mendapati Ipoh. Saya pun orang Ipoh juga. Saya lahir ke Ipoh, saya orang Perak. Ada tak geng-geng Perak? Baik mengaku kat bawah. Kan? Tak ada perdagangan, nak mulakan perdagangan. Okey, Azri belum ada perdagangan. Dari Serdang, Alia dah ada perdagangan dog gift. Bisnes kecil-kecilan. Farouk dari Kuantan belum ada perdagangan. Wan Suhaimi Kelantan perdagangan kecil-kecilan je. Tak apalah, janji perniagaan, betul tak? Ena daripada JB masih mencari perniagaan. Saya tengok ramai juga daripada serata Malaysia, okey, daripada pantai timur pun ada, utara ada, selatan ada, Sabah Sarawak pun saya tengok ada, daripada Singapura pun ada. Wahid belum ada perniagaan tapi berminat. Okey, awesome. Alright, terbaik. InsyaAllah, okey, pada kali ini kan, sesi kali ini kan, anda akan dapat idea macam mana nak mulakan perniagaan online dari rumah. Okey, saya selalu katakan sesi ini kan sesuai untuk siapa kan? Sesuai untuk seluruh rumah yang nak mulakan perniagaan online dari rumah, sesuai untuk anda yang bekerja nak buat perniagaan part time, juga sesuai untuk anda yang bersara. Nanti saya akan tunjuk contoh bagaimana antara pelajar kami yang dah bersara pun boleh menjana perubatan dari rumah. Dan juga anda yang mungkin kena lay off ke, tak ada kerja ke, ataupun anak-anak muda yang sekarang ni mungkin belum rezeki lagi dapat kerja, why not? Okey, kali ni kan kita belajar kaedah menjana pendapatan di internet. Tak kiralah apa sebabnya, suka saya dapat bersama anda pada sesi kali ini, dan insyaAllah akan dapat sedikit ilmu dari saya kan untuk langkah pertama anda mulakan perniagaan. Kita nak start small, tapi kan kita nak grow big. Boleh tak macam tu? Kan? InsyaAllah boleh. Okay. Tapi sebelum kita mula, okay, saya nak kongsikan sedikitlah dulu, okay, mengenai saya. Ini gambar saya ni. Gambar saya dulu masa saya kat sekolah menengah dulu. Sekarang ni kan, kalau anda tengok jangan pelik. Kenapa semuanya jantan je kan? Saya kat sekolah menengah lelaki Bukit Bintang. Memang semuanya jantan sahaja. Mana satu saya? Teka. Okay. Tahu tak yang mana satu saya? Okey, saya yang tengah duduk tu, yang kat bawah tu. Okey, itulah saya. Kecil-kecil je. Nah, kenapa saya tunjuk anda gambar ni? Sebab saya nak kongsikan dengan anda masa waktu saya first time. Okey, first time berminat dengan perniagaan. Nak tahu tak bila? Masa tu kan masa sekolah menengah, masa dalam form 2, form 3 macam tu. Dan saya teringat lagi kan, waktu tu kan kita budak sekolah lelaki kan, semuanya nakal-nakal. Dan dalam kelas waktu tu, mata pelajaran agama, tak kenapa ustaz tengah marah dengan kita lah, sebab nakal lah tu. Sebab tak buat homework ke, sebab kelas bising ke, saya tak ingat lah kenapa dia marah sangat. Apa tau, okay? Dia tengah marah sangat tu, dia marah kami, dia kata, apalah nak jadi dengan kamu ni? Punyalah marah dia kan, dia katakan, Nabi kita umur 13 tahun dah menjalankan perniagaan. Dan ustaz saya kongsikan, Nabi kita kan umur 13 tahun kan dah ikut bapa saudaranya, mentor perniagaannya, gembara dan berniaga. Serata tanah Arab, keluar tanah Arab. That was the first time saya tahu Nabi kita Rasulullah SAW merupakan seorang peniaga sejak kecil lagi. Masa tu kan baru form 2, form 3, terbuka fikiran saya, hebatnya muda-muda dah berniaga, kan? Nabi kita pula tu. Dan that was the first time saya tahu Nabi kita berniaga dan saya mula memupuk minat untuk berniaga. Macam tu. And kemudian bila saya membesar, kan, masuk college, masuk universiti, saya dalamilah perniagaan, and saya dapati bahawa ramai sahabat-sahabat Nabi kita merupakan usahawan hebat. Antaranya sahabat-sahabat yang dijanjikan syurga. Bukan setakat usahawan saja, tetapi kan usahawan-usahawan yang hebat. Seperti Abu Bakar Siddiq, Uthman bin Affan, Umar bin Khattab, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Waqash, Abdul Rahman Auf. Kan? Dan bila kita tengok kan usahawan-usahawan hebat ni, sahabat-sahabat Nabi ni merupakan usahawan yang hebat, yang ternama ketika itu, lagilah membuatkan saya berminat sangat-sangat nak mendalami perniagaan. And kat situlah sebenarnya mulanya saya pupuk semangat nak jadi usahawan. Dan kat sini jugalah sedikit peringatan kepada anda, peringatan kepada saya kan. Kadang-kadang kan kita fikir apa tahu, mulakan perniagaan ni kan macam low end, low class, kan, betul tak? Kadang-kadang bila macam tadi bila saya tak kata, siapa ada perniagaan, ada yang jawab apa kan, buat perniagaan kecil-kecilan je. Tak apalah, perniagaan kecil-kecilan pun masih lagi perniagaan. Okey, masih lagi berniaga. Seperti mana Nabi kita dan juga sahabat-sahabat Nabi kita. Sepatutnya kan kita yang menjalankan perniagaan, seperti saya kan, saya rasa bangga sangat-sangat menjadi sebagai seorang usahawan. So harapan saya kan anda pun macam tu. Jangan rasa macam berniaga ni kan macam low class, macam buat perniagaan kecil-kecilan je, buat affiliate je. Asalkan berniaga, artinya kan kita menjalankan satu kerja yang insya-Allah sangat-sangat
mulia. Okay, so bagi anda yang belum ada perniagaan, harapannya InsyaAllah saya akan tunjuk anda langkah demi langkahnya macam mana nak ambil langkah pertama nak mulakan perniagaan. And talking about langkah pertama ni, saya nak sentuh sikit tentang salah seorang favourite, okay, sahabat Nabi kita. Boleh ke ada favourite? Seorang sahabat Nabi kita iaitu kan Abdul Rahman Auf. Abdul Rahman Auf, okay, adalah antara sahabat Nabi yang dijayakan syurga, yang merupakan usahawan yang paling hebat, okay, di kalangan nama-nama yang nama-nama pemimpin-pemimpin hebat yang ada dekat depan anda ni. Dari segi perniagaan, yang paling hebat, yang paling kaya adalah Abdul Rahman Auf. Okay, saya minat sangat Abdul Rahman Auf sampai apa tahu. Saya ada menulis buku, saya pernah menulis buku mengenai Abdul Rahman Auf, iaitu kan buku 8 strategi perniagaan Abdul Rahman Auf. And talking about Abdul Rahman Auf, dan kita ni nak mulakan perniagaan, right? Di chapter pertama buku 8 strategi perniagaan Abdul Rahman Auf, saya kongsikan tentang satu tabiat, okey, tabiat usahawan ataupun bakal usahawan yang sangat-sangat penting yang saya nak kongsikan dengan anda. Dan harapan saya kan anda ada tabiat ni, and anda yang join kita sesi malam ni nampak macam dah ada dah ciri-ciri nombor 1 ni, okey. Dan nombor 1 ni kan, apakah nama dia? Ianya adalah proaktif. Okey, mari saya jelaskan apa tu proaktif. Nah, kisah Abdul Rahman Auf ni kan, Abdul Rahman Auf adalah antara sahabat Nabi kita kan yang menyertai hijrah daripada Mekah ke Madinah, right? And berhari-harilah berhijrah daripada Mekah sampai ke Madinah, and Nabi kita memang of course excellent, memang hebat, memang bijaksana. Okay, ideanya adalah untuk partnerkan mereka yang berhijrah dengan mereka yang dah ada dekat Madinah masa tu. Okay, so Abdul Rahman Auf dipartnerkan dengan seorang usahawan juga, orang kaya juga, namanya Sa'ad bin Rabi. So untuk mulakan hidup barulah, tibanya di Madinah memang sehilas pinggang lah, kan? Tapi saudaranya Sa'ad bin Rabi ni kan orang yang baik sangat-sangat. Okay, dia kata pada Abdul Rahman Auf, ambillah kebun dia, usahakan kebun dia. Sa'ad bin Rabi ni kaya, ada kebun, besar kebun dia. Dia nak bagi kepada Abdul Rahman Auf kebunnya tu, separuh daripada kebunnya kepada Abdul Rahman Auf. Dia nak bagi macam tu je. Okay, tapi Abdul Rahman Auf kata apa kan? Abdul Rahman Auf berterima kasih, tapi dia tak nak terima kebun tu. Dia tak nak, walaupun free, Abdul Rahman Auf tak nak. Abdul Rahman Auf tanya apa kan? Ini statement yang agak famous, okay, iaitu kan, tunjukkan aku jalan ke pasar. Abdul Rahman Auf dia tak nak pemberian kebun tu, walaupun dia tahu dia boleh usahakan kebun tu, shortcut lah, terus berjaya lah insyaAllah kan, dah ada modal, kan. Abdul Rahman Auf kata tak apa, tapi tunjukkan jalan ke pasar. Ini adalah sikap tabiat proaktif, iaitu kan kita nak lakukan sesuatu because itu yang kita nak buat. Macam tu, kan? Tak perlu nak tunggu orang suruh, tak perlu nak tunggu kawan ajak, okay? Tak perlu nak tunggu apa-apalah. Proaktif maksud dia, kalau kita nak buat, kita buat sahaja. Macam anda kali inilah, dalam sesi inilah kan, anda nak sertai webinar kita kali ini, anda sertai sahaja, kan? Itu sifat proaktif, kita nak lakukan. So jadi, bila nak mulakan perniagaan pun macam tu, okay? Ini adalah antara sifat yang sangat-sangat penting untuk usahawan. Contohnya kan bila kita nak lakukan sesuatu, katalah kita nak buat marketing, okay? Kita tak pernah buat marketing yang ini, dan kita buat juga. Nak tak nak, kita curious, kita nak juga buat, kita cuba juga. That langkah, okay, that perasaan untuk mahu lakukan sesuatu dan actually doing it, itulah maksud dia proaktif. Okay, so ada kisah menyatakan bahawa hari seterusnya, okay, berhijrah sampai hari ini, esok paginya adalah kisah mengatakan bahawa esok pagi kan Abdul Rahman Auf dah pergi ke pasar, proaktif kan, dan mulakan perniagaan pertama. Perniagaan pertama Abdul Rahman Auf kan adalah apa kan? Start dengan perniagaan dadih. Dan bila start perniagaan dadih, okay, dikembangkan perniagaan tu menjadi multi-million, kalau di-convertkan sehingga hari ini, multi-billion. So jadi itulah kehebatan Abdul Rahman Auf, bagaimana bermula kecil je di pasar di Madinah, tapi mempunyai tabiat yang proaktif. Okay, sahabat saya pun ada pun proaktif lah. Bila nak mulakan perniagaan ni kan, memang perlukan proaktif. Nak kembangkan perniagaan pun perlu ada proaktif ni. Okay, so jadikan itulah buku saya. Saya ada buat satu buku, 8 strategi perniagaan Abdul Rahman Auf, usahawan Muslim terhebat. Saya ada tulis buku ni. Tapi kan, sebab anda join kelas kita kali ni, saya appreciate sangat-sangat anda. Nak tak?
kalau saya bagi buku ni percuma pada anda. E-book 8 strategi perniagaan Abdul Rahman Auf, usahawan Muslim terhebat. Nak? Okey. Kalau nak, insya-Allah saya akan berikan pada anda sebagai tanda appreciate anda telah meluangkan masa anda pada sesi kali ini untuk bersama saya untuk ikuti webinar kita ni. Nak jual apa? Mulakan perniagaan dari zero. Okey. So e-book percuma ni saya akan berikan kepada anda at the end of sesi kita pada kali ini. So at the end nanti kan saya akan beri anda link untuk anda download e-book ni. Memang untuk anda dah ada banyak lagi informasi, maklumat, okey, yang not just memberi inspirasi kepada saya, harapan saya kan memberi inspirasi kepada anda juga. Saya ingat lagi masa saya tulis e-book ni kan, masa tu beberapa tahun lalu, quite long while lah juga kan, masa tu saya ke Mekah untuk menunaikan umrah dengan keluarga, and kat situlah saya dapat idea, dapat buah fikiran untuk menulis buku mengenai Abdul Rahman Auf, tapi daripada itu kan niat saya memang nak berikan e-book ni percuma, okey, kepada anda. Okey, so jadi at the end of class kita ni saya akan berikan kepada anda. Boleh tak macam tu? Okay, mestilah boleh, ramai nak kan? So nanti kita akan berikan. Okay, so jadi apa yang saya nak sampaikan kepada anda pada sesi kali ini adalah nak jual apa? Sebab ini antara soalan yang paling cepu emas ramai tanya. Bila saya buat live, bila orang jumpa saya, ramai berminat nak mulakan perniagaan. Tapi ada satu soalan ni kan, tak tahu nak mulakan perniagaan apa. Kan? Mungkin many of you macam tadi kan, ramai yang kata belum ada perniagaan, tak tahu nak jual apa. By the end of kitanya kelas ni kan, anda tahu apakah langkah pertama anda, cara pilih perniagaan terbaik untuk anda mulakan dari rumah. Kita nak start small, kita nak grow big. Tapi juga saya akan nanti, okay, kaedah marketing. Okay, sebab apa? Dalam perniagaan, apa yang paling penting adalah marketing. Okay, ramai orang ada perniagaan. Dah ada perniagaan, bila dah mulakan perniagaan kan, tak kira perniagaan apa, jual produk boleh, jual perkhidmatan boleh. Tapi kan, mereka tak tahu marketing. Itu adalah antara kelemahan kita sebagai usahawan bila kita tak tahu marketing. So jadi kan, saya ni macam 2 in 1 lah. Okay, not just saya akan tunjuk anda kaedah cari perniagaan terbaik untuk anda, tetapi kan nombor 2 kan, saya juga akan tunjuk anda apakah langkah-langkah marketing untuk growkan lagi perniagaan anda walau dari rumah. So sebab tu kalau anda yang dah ada perniagaan, insya-Allah sesi ni kan akan memberi manfaat juga kepada anda sebab saya akan tunjuk anda kaedah marketing untuk dapatkan lebih ramai prospek, lebih ramai pelanggan, dan bila lebih ramai pelanggan, lebih banyak jualan anda dapat, lagi tinggilah keuntungan perniagaan anda. Sebab itulah antara pelajar-pelajar kami, alhamdulillah ramai yang dah berjaya, ada yang menjadi perubatan sampai 5 angka hanya dari rumah saja, dan nanti saya akan tunjukkan kepada anda apakah kaedahnya supaya anda pun boleh tiru, anda pun boleh lakukannya insya-Allah. So jadi sesi kali ini ditajuk oleh Open Education. Apa tu Open Education? Adalah pusat latihan saya. Okay. So jadi kan nanti juga at the end of class kita ni saya nak share a bit about Open Education kepada anda dan apakah modul-modul yang kami sampaikan, okay, di mana dapat membantu pelajar-pelajar kami memulakan perniagaan online daripada rumah dan juga kembangkan perniagaan mereka. Tak kiralah apa saja perniagaan yang dimulakan. Okay. So nanti lepas sesi ni boleh tak kita luangkan dalam 20 minit ke 25 minit ke, okay, bersama supaya anda tahu lebih lanjut tentang Open Education. Penaja sesi kita pada kali ini. Okay, itu satu lagi. Yang penting sekarang ni kan adalah nak jual apa. Betul tak? Okay, so jadikan balik kepada gambar saya yang kecil molek kat bawah tu. Okay, so jadikan cerita dia. Tengok muka, ada rupa orang pendiam tak? Ada rupa orang pemalu tak? Sekarang ni muka tak malu. Okay, dulu-dulu saya ni seorang yang introvert. Dulu-dulu kan saya ni seorang yang pendiam sangat-sangat. Saya ni pemalu sangat-sangat. Nak cakap pun tak berani. Tapi kan, itulah macam saya kata, minat tu nak mulakan perniagaan, nak memiliki perniagaan, nak jadi usahawan sangat-sangat kuat. Okey, oleh kerana inspirasi daripada Nabi kita dan sahabat-sahabat Nabi yang saya duk belajar. Okey, daripada dulu lagi. Niatnya ada, tapi saya ada kelemahan. Pendiam, pemalu. So macam mana ni? Kan? Nak mulakan perniagaan tapi pendiam. Nak mulakan perniagaan tapi pemalu. Sampai apa tahu? Kalau orang tanya, berapa harga barang ni? Saya kata, berapa pun tak apalah. Saya ni pemalu, nak sebut harga pun tak sampai hati. Ada tak yang macam tu? Ada tak ada perasaan macam tu? Nak sebut harga pun berat mulut. Tak sampai hati. Okay? Macam saya lah tu. Alright? Tapi kan, itu masalah dia. Nak mulakan perniagaan, tapi malu. Macam tu. Kan? Seorang pemalu. Tak single lebih kurang tahun 2000. Tahun 2000 macam tu kan. Sebelum 2000 lah. Okay, masa itulah di internet dipanggil apa tahun?
bubble burst. Apa maksud dia? Masa tu mulanya trend perniagaan online. Wujudnya jutawan-jutawan online. Ramai mulakan perniagaan online tahun 2000. Macam masa tu, awal 2000 lah. Okay. And kat situ, saya dapat idea yang sangat-sangat bernas yang membantu saya sangat-sangat, iaitu kan, mulakan perniagaan dari rumah dengan laptop sahaja dah boleh berniaga. Tanpa jumpa pelanggan, tanpa jumpa customer kita. Kita berniaga daripada rumah saja. And kat situlah minatnya saya untuk mulakan perniagaan online. Sebab apa? Perniagaan yang tak perlu kita nak jumpa pelanggan. Perniagaan yang kita boleh buat daripada rumah dengan laptop saja. Zaman sekarang dengan smartphone saja kan, kita boleh capai pelanggan-pelanggan kita. Serata Malaysia, serata dunia. Okey. Tapi kan bila saya nak mulakan perniagaan, bukannya mudah jalan dia pada permulaan. Sebab apa? Saya tak ada modal. Dan modal saya kan adalah apa tahu? Modal saya yang perlu, modal pertama adalah saya perlukan laptop. Okay? Now, lepas belajar, lepas sekolah menengah, saya masuk college, saya masuk universiti, saya ambil jurusan grafik. Graphic design. So perniagaan yang saya nak mulakan adalah perniagaan graphic design. Tapi masalah dia nak buat perniagaan graphic design ni kenalah ada laptop. Betul tak? Saya tak ada laptop. So jadi apa yang saya lakukan, saya bekerja selama 2 tahun sebagai tukang cuci. Sebagai cleaner. Selama 2 tahun lagi tu. So setiap pagi, sebelum pergi ke kuliah, dekat universiti kan, saya bekerja sebagai cleaner. Nak buat duit lah. Nak buat duit untuk beli laptop saya yang pertama. It took me about 2 years jugalah untuk kumpul duit secukupnya untuk beli laptop. Alhamdulillah, lepas 2 tahun kerja, dapatlah laptop saya yang pertama. Tu dia dekat depan anda tu. Laptop saya pertama. Okay. So jadi kan saya dapatlah laptop yang pertama. Seronoknya dah lepas kerja 2 tahun, kemudian dapat laptop. Seronoknya sebab saya dah boleh mulakan perniagaan saya yang pertama. Perniagaan saya pertama adalah graphic design. And by the way, dengan laptop ni lah juga saya menjadi pendapatan saya yang $1 juta yang pertama. Tapi jalan dia tak semudah itu. Tahun pertama perniagaan saya gagal. Tahun pertama saya dapat 3 pelanggan sahaja. Bayangkan sedihnya saya macam mana, frustnya saya macam mana. Macam orang lidi ni duk menangis. Tak adalah menangis, saya rasa seingat saya tak menangis kot. Tapi sedihlah kan. Bersungguh nak mulakan perniagaan sejak di bangku sekolah lagi. Bersusah payah nak dapatkan laptop. Itulah modal perniagaan saya. Perniagaan saya gagal. And kenapa gagal? Jawapan dia mudah je. Saya ingatkan saya ni pandai. Maklumlah, dah belajar kat universiti. And then ingatkan kita ni pandai lah. Betul. Tapi mulakan perniagaan. So barulah saya perasan bahawa perniagaan ni kan tak mudah. Kalau kita tak ada ilmu. So pada mulanya kan saya macam ego. Saya ingatkan saya dah pandai. Tapi baguslah bila gagal. Kita klise, orang kata kan, kegagalan adalah guru yang terbaik. Bunyinya klise, tapi memang betul pun. Ia menyedarkan saya bahawa ilmu tu penting. Pada mulanya saya ingatkan boleh mulakan perniagaan macam tu je sebab saya dah pandai belajar universiti. Tapi rupa-rupanya kan it doesn't mean a thing. So jadi kan masa itulah saya mula lihat kat mana kesilapan saya. Dan kesilapan saya paling utama adalah dari segi marketing. Lemah dalam segi marketing. And saya mulalah belajar. Maklumlah, bila dah gagal, belajarlah. And saya search lah dekat internet dan saya terjumpa dengan seorang mentor ni. Nama dia Cory Rodel. Dia penulis buku 4 Steps to Internet Fortune. Penulis e-book. So at that time kan saya belilah e-book dia. Saya ikuti program dia. And dia ni jutawan internet tau. Dia ni jutawan internet yang terawal. Dia berniaga, dia jual apa tau? Accessories kereta. Dan dia menjadi jutawan menjual aksesoris kereta. And one of the things yang dia ajarkan, dia kata apa tau? Dia adalah beberapa langkah untuk jadi jutawan. Tapi dia punya main lesson adalah dia katakan trust the process. Trust the process. Apa maksud dia trust the process? Dia katakan kejayaan ni kan orang dah cipta dah. Kejayaan ni kan dah ada dah wujud dah. Tengoklah orang lain dah berjaya dah. Trust the process, katanya ikut je proses. Ikut je langkah 1, langkah 2, langkah 3. Apa yang orang berjaya lakukan. Kita tak payah nak cipta cara baru. Kita tak payah nak cipta kaedah baru. So lesson dia katakan trust the process. Ini langkah pertama. Ini langkah kedua. Ini langkah ketiga. Anda tertrust. Anda percaya dan yakin dengan proses tu.
dan insya-Allah boleh berjaya juga. Jadi kan saya pun ikutlah langkah demi langkah Cory Rhodes lakukan sebab dia jadi jutawan online jual aksesoris kereta. Masa tu saya jual grafik design. Saya pun ikut dia langkah dia. Langkah satu, saya perlu buat apa untuk perniagaan saya. Walaupun perniagaan berbeza, okay, kita trust the process untuk berjaya dalam apa saja perniagaan kita. Saya ikut langkah pertama. Kemudian saya ikut langkah kedua. Kemudian saya ikut langkah ketiga. Dan apa jadi? Memang betul pun. Bila kita trust the process, proses yang betul, langkah yang betul, that's how dalam masa 2 tahun kemudian saya mencapai 1 juta saya yang pertama. Okay? Sampai media masa ni kan pertengahan tahun 2000, media ada canang-canangkan Irfan Khairi cetuskan revolusi perniagaan internet lagi tu. Masa tu kan saya viral. Okay, masa tu saya viral. Tapi zaman saya tu istilah viral tak wujud. Agak belum wujud lagi. Sekarang ni lah istilah viral. But masa tu viral di media masa. Dekat Keluar TV lah, akhbar, radio, majalah. Okay. Mana tahu kot anda pun zaman saya. Kot mungkin anda masih ingat lah zaman saya viral ketika itu. Sekarang ni viral juga. Tapi viral lain. Viral dekat social media. Okay. So, alhamdulillah sebab saya trust the process, saya ikut langkah demi langkah yang dikongsikan oleh Cory Rhodes. Okay. And kemudian kat situlah perniagaan saya, I made my first million daripada internet. Okay. And cerita panjang dipendekkan. After that kan, ada seorang ni jumpa saya, Azizi Ali, terjumpa saya dan nampak kejayaan saya dan diminta saya tulis buku. And hari ni, alhamdulillah saya tulis lebih kurang 8 ke 9 buah buku. Saya tak ingat antara buku yang saya nak berikan kepada anda. Jangan lupa, 8 strategi perniagaan Abdul Rahman Auf. Buku saya pertama adalah Rahsia Jutawan Internet Terbongkar. Okay. And antara buku saya yang latest kan adalah Jejak Jutawan. So lesson yang pertama yang saya nak anda fahami adalah kejayaan perniagaan ni dah wujud dah. Kan? Apa anda perlu lakukan? Anda perlu trust the process saja dan ikut langkah demi langkah. Tapi langkah yang betul lah. Kan? Even langkah pertama. Nak jual apa? Tu dia. Jom kita mula. Langkah pertama. Anda tadi kan ramai antara anda nak mulakan perniagaan. Tapi tak tahu nak jual apa. Betul? Kokok anda yang dah ada perniagaan, kokok kan lepas ni anda dapat idea baru. Kalau dapat idea baru, why not mulakan perniagaan baru? Dah dapat 2 perniagaan. Perniagaan sedia ada dan perniagaan baru. Kan? Kali ni kita buat secara online, dari rumah pun boleh. So antara soalan Cepu Emas dekat adalah, nak jual apa? Ramai tak tahu. Nak jual apa? Kan? Kita duduk tanya-tanya. Kan? Tapi jawapan dia kan yang paling baiklah saya boleh berikan kepada anda adalah apa tahu? Cari perniagaan yang anda suka. Cari perniagaan yang anda minat. Cari perniagaan yang anda ada sedikit pengalaman, okay, dalam bidang tersebut. Nah, tak semestinya anda minat sangat-sangat. Sebab apa kan, saya duk baca buku-buku biografi orang-orang yang berjaya. Mereka yang berjaya ni, dalam buku mereka lah, menurut buku mereka. Okay? Chapter pertama, mereka selalu kongsikan tentang passion. Passion maksudnya kan minat. Minat dalam sesuatu bidang tu. Nah, tapi kan bila saya sebut minat, ramai orang akan kata, alamak tak tahulah kita minat apa. Okay, tak semestinya minat tu minat sangat-sangat. It can be something yang kita suka, apa yang kita biasa, apa yang kita familiar. Start di situ, buat apa yang kita suka, apa yang kita minat. Sebab apa kan, kalau kita buat benda yang kita tak minat, okay, dia tak last long tau. Contoh, katalah macam saya ni tak minat dalam bidang kecantikan. Okay, sebab tu most probably saya tak akan mulakan perniagaan kecantikan. Nothing wrong dengan industri produk kecantikan. Tapi probably bukan untuk saya. Kalau saya mulakan perniagaan kecantikan, katalah sebulan saya tak dapat pelanggan. Okay, 2 bulan saya dapat 1-2 pelanggan. Betul tak? Saya akan rasa macam, tak best lah perniagaan ni. Scamming lah perniagaan ni. Saya akan cari alasan untuk berhenti. Betul tak? Sebab sebenarnya kita tak minat. So bila kita tak minat kan, usaha kita pun nanti akan macam separuh jalan je. Bukannya all out dalam perniagaan kita. Dan kita pun tahu, dalam perniagaan lagi banyak usaha kita, lagi banyaklah pulangan kita. Kalau kita buat benda yang kita tak minat, dari mana-mana kita nak cari semangat, momentum untuk beri usaha. Kan? Ramai tanya saya, macam mana nak dapatkan momentum, macam mana nak be consistent. Okay? Antara caranya, cari perniagaan yang anda suka. Okay? So fikirkan ni, fikirkan apa yang anda minat. Apa yang anda suka? Mungkin ada pengalaman dalam bidang tu. Kebolehan dalam bidang tu. Ilmu dalam bidang tu. Pengetahuan ke, kekuatan ke, hobi, kerja anda kini ataupun apa yang anda nak cuba.
And the thing is kan, anda tak perlu jadi pakar dalam bidang tu. Okay, tak semestinya ada pakar dalam bidang contoh bola sepak lah katakan. Untuk anda jual jersey bola sepak. Tak semestinya. Tapi kalau anda minat bola sepak, anda suka tengoklah. Anda mungkin kaki bangku pun, okay, ada suka tengok video-video dekat TikTok, okay, dekat YouTube, kan, bola sepak, why not mulakan perniagaan? Jual jersey bola sepak. Anda nampak tak? Okay. So tak semestinya ada minat sangat-sangat. But at least apa yang anda suka. Kan? At least itu ada satu signal lah. Perniagaan apa yang patut anda mulakan. Okay. And bila kita buat perniagaan yang kita suka, okay, yang kita minat, kita akan lambat putus asa. Kan? Macam tadilah, kalau saya buat perniagaan kosmetik, sebulan 2 dapat 1 pelanggan, 2 pelanggan, saya akan give up. Okay, saya akan kata, scamming lah, tak boleh berjaya lah perniagaan ni. Padahal saya yang tak boleh berjaya. Bukan perniagaan itu tak boleh berjaya. Kita sebagai usahawan pilih perniagaan yang tak sesuai dengan kita. Okay? Tapi ingat tak, bila saya buat graphic design, sebab saya memang belajar dalam bidang graphic design, saya graduan graphic design, so bila saya mulakan perniagaan grafik, tahun pertama saya dapat 3 pelanggan, tak adalah frust sangat. Kan? Sedih lah. Tapi saya still continue sebab kita buat apa yang kita suka. Gitu. Okay. And juga jangan lupa, zaman sekarang zaman buat content. Alright. So kalau kita buat apa yang kita suka, lagi mudah kita nak create content. Contoh macam tadilah, kalau kita minat dengan bola, kita suka tengok video-video bola sepak. Kan? Walaupun kita tak main bola sepak, dan kita berniaga apa kan? Kita berniaga jersey bola sepak. Nah, senang tak untuk kita buat konten bola sepak? Ambillah klip-klip yang ada kat internet. Okay, klip-klip apa Ronaldo ke, Messi ke dan sebagainya. Sebab apa? Dah memang kita suka tengok video bola sepak. So untuk kita buat konten dah semakin mudah. Nampak tak? Okay, kalau contoh macam saya, balik contoh. Saya buat produk kosmetik. Mau pening kepala, macam manalah saya nak buat konten kosmetik ni? Dah lah tak minat. Kan? So bila anda cari benda yang anda suka, ada yang minat, ada yang familiar, ia akan jadi lebih mudah untuk anda mulakan perniagaan dan kembangkan perniagaan. Anda akan dapat momentum, anda akan dapat konsistensi secara automatik dan tak payah nak paksa-paksa dah. Okay? And bila buat konten, buat konten kan, tadi bila saya kata buat konten, buat video kan, ramai kata apa kan, alamak buat konten ni kena tunjuk muka lah kan. Jangan risau, rezeki tu luas. Tak semestinya nanti bila anda mulakan perniagaan online, anda kena tunjuk muka anda. Tak semestinya. Ada cara anda tak payah nak tunjuk muka. Okay, saya kena bagi tahu anda awal-awal. Sebab saya rasa ini juga, selain daripada tak tahu nak jual apa, saya rasa ketakutan yang kedua orang ramai adalah, betul tak baik mengaku, nak mulakan perniagaan, alamak nak kena tunjuk muka. Okay, nak buat konten kena tunjuk muka. Tak perlu. Okay, rezeki tu luas. Okay, ada yang rezeki tunjuk muka, ada rezeki tak tunjuk muka. Macam resipi Cik Nom. Okay, dia buat konten, dia tak tunjuk muka. Okay, so boleh je. Nanti kan saya boleh tunjuk anda contoh-contoh pelajar-pelajar kami, ramai yang buat konten tak tunjuk muka, tapi still menjana pendapatan. In fact, saya nak bagi tahu anda awal. Okay, ingat ni. Okay, ingat ni. Ada 10 cara buat video tanpa tunjuk muka. Ada 10 cara buat video tanpa tunjuk muka. Kalau anda yang takut malu-malu kucing, okay, nak tunjuk muka, biar saya tunjuk anda sekejap lagi. Nak tahu tak apakah 10 cara buat video tanpa tunjuk muka? Okay. Kalau anda nak tunjuk muka boleh, tak ada masalah. Tapi ini untuk anda-anda yang awal-awal lah, saya kena bagi tahu anda yang malu-malu nak tunjuk muka, boleh. Nanti saya akan sharekan dengan anda. Boleh tak macam tu? Nah, for example, okay, ada pelajar kami ni. Okay. Langkah pertama dia apa kan? Dia suka dengan bunga. Dia suka dengan bunga, dia minat dengan bunga kan. So jadikan dia pilih perniagaan apa kan? Pilih perniagaan gubahan bunga. Jual bunga artificial. Mari saya tunjuk anda contoh dia. Okay. Ini adalah pelajar kami. Tapi contoh yang anda akan dapat lihat ni kan adalah, ni contoh dia. Okay. Right. Jual bunga. Sebab dia suka bunga, betul tak? Dia dapatkan bunga-bunga ni daripada mana kan? Daripada pembekal. Pembekal tempatan boleh, pembekal luar negara pun boleh. Sekejap lagi saya akan tunjukkan cara dia langkah demi langkah dengan anda. Tapi ni konten dia. Tak tunjuk muka pun. Betul tak? Walaupun tak tunjuk muka, menjana pendapatan dari rumah 5 angka. Konten-konten dia kebanyakannya tak tunjuk muka. Nampak tak? Okay. So ini sekadar contoh. Kan? Di mana kalau anda tepuk dada tanya selera, terpulang pada anda. Nak tunjuk muka boleh, tak nak tunjuk muka pun boleh. Okay. Macam pelajar kami ni menjana pendapatan 5 angka dari rumah saja. So dia try mulakan perniagaan online. Alhamdulillah
menjadi menjana pendapatan 5 angka. Okey, kenapa dia jual bunga? Sebab dia dah memang suka. Okey, yang betul tak? Nak buat konten dah semakin mudah untuk dia sebab dia enjoy buat gubahan bunga. Okey, so the thing is kan, perniagaan apa pun boleh berjaya. So kita jangan fikir, perniagaan apa yang hot, perniagaan apa yang trending, perniagaan apa yang boleh janakan keuntungan yang paling tinggi. Itu cara yang salah bagi saya. Tetapi anda tengok diri anda sendiri, perniagaan apa yang anda buat yang boleh buat anda happy. Okey, sebab semua perniagaan boleh berjaya. So jadi kan, yes, mulakan apa saja perniagaan pun boleh. Dan perniagaan ni kan, satu anda boleh buat perkhidmatan secara online. Perkhidmatan contoh yang saya berikan kepada anda macam saya lah sebagai seorang graphic designer. Okey, saya menjana pendapatan menjual perkhidmatan saya sebagai graphic designer. Okey, ada satu lagi, of course, kita boleh jual produk. Okey, kita boleh jual produk. Contoh produk fizikal, kan? Produk ni mungkin daripada pengalaman anda ataupun anda dapat idea untuk jual sesuatu. Okey. So dalam perniagaan ni kan ada pelbagai business model. Nak jadi agent boleh, nak dropship boleh, nak jadi affiliate boleh, nak buat retail, nak jadi stockist, MLM. I'm sure anda pernah dengar semua ni kan? Direct selling, nak buat perkhidmatan macam saya kongsikan tadi, produk digital pun boleh ataupun borong dan jual. Artinya kan kita dapatkan barang daripada pemborong dan kita jual semula. Macam akak tadi itulah, dia dapatkan bunga-bunga daripada pembekal, dia dapatkan pasu pun daripada pembekal, digubahkan dan dia jual semula untuk menjana pendapatan yang tinggi. Okey, tapi kan soalan dia sekarang ni, kita nak jual sesuatu kan, kita kena tengok juga permintaan. Okey, kena tengok permintaan, right? Kat sinilah, ni tadi saya sebut. Okey, saya dah sebut tentang Azizi Ali. Bagaimana Azizi Ali terjumpa saya. Mari saya kongsikan cerita ni. Ni kisah benar ni tau. Okey, ni kisah benar. Kenalkan Azizi Ali? Kan? Azizi Ali pun ada juga dekat online, ada juga kat TikTok, seorang penulis buku. Antara buku-bukunya yang famous adalah Jutawan dari Planet Jupiter, Jutawan Hartanah. Tapi ni sebelum orang kenal saya. Sebelum Azizi Ali kenal saya. Nak dijadikan ceritakan salah satu perniagaan saya. Tadi kan saya kata ke anda, saya buat design cover buku kan. Tapi kan Azizi Ali order logo design. Okey, dari laman web saya. Saya seronok lah. Azizi Ali saya inspirasi, motivasi dan jadi jutawan internet. Punyalah dia terkejut, rupa-rupanya orang Malaysia yang buat logo untuk dia. Okey, bukan Mak Saleh nama Nick, kan. Dia pun balas balik bahasa Melayu dah. Okey, and kat situlah kita mula kenal. Okey, kisah benar kita mula kenal. And then Azizi Ali dia kata kat saya, kemudianlah kemudian berbulan-bulan kemudian kita dah kenal, kita dah communicate, kan. Dia bantu saya bantu dia. And then dia kata kat saya, Irfan, apa kata tulis buku? Buku ajar orang Malaysia tentang perniagaan online. That was the first time lah Azizi Ali throwkan idea tu kepada saya untuk saya menulis buku mengajar orang Malaysia tentang perniagaan online. Okay? The first thing yang saya fikir apa tahu? Alah Abang Aziz, nanti orang tak nak beli, orang Malaysia kata scam. Saya cari alasan lah, alasan tak nak buat kerja. Biasalah kita kan, tak nak buat kerja kita cari alasan. Saya pun ada alasan, saya kata, alah saya buat nanti tak laku, tak ada orang nak beli. Orang Malaysia tak nak. This was about 2005, 2005, 2006. Internet baru bermula. Orang kata internet ni scam. Orang takutkan internet. So saya bagi semua alasan. Kata, nanti orang tak nak belilah buku saya Abang Aziz. Buat penat je tulis kan. Bukannya pandai sangat menulis pun. Banyaklah alasan saya. Okay. Tapi Azizi Ali being the motivator he is, dia kata macam ni, okay, kalau saya tak yakin yang buku saya ni boleh laris, kalau you nak tahu sama ada buku tu boleh pergi jauh atau tidak, dia kata kat saya apa tahu, cuba pergi ke kedai buku. Pergi ke kedai buku, Popular ke, Kinokuniya ke, Borders, dia kata, dan tengok best seller list. Tengok senarai best seller. So, saya pun pergilah. Dengarlah cakap Azizi kan, dia mentor kan. Saya pun pergilah kedai-kedai buku ni dan tengok dekat senarai bestseller. Buku-buku yang laris. Saya pergi ke Kinokuniya, saya pergi ke Borders, saya pergi ke MPH, okay? Ke semua kedai buku dan tengok senarai top 10 bestseller. Dan saya dah tahu apa maksud Azizi Ali. Bila saya pergi tengok kedai-kedai buku tu, top 10 bestseller kan adalah antaranya buku-buku kewangan. Daripada 10 the top selling books, 7 adalah buku Azizi Ali ada dekat situ, buku Robert Kiyosaki ada dekat situ, buku Suzy Orman ada dekat situ ni, penulis-penulis buku kewangan lah, buat duit lah. Okay? Daripada 10, top 7 adalah buku buat duit, buku kewangan, menjana pendapatan.
betul lah apa Aziz Ali pesan kat saya. Bila kita tengok bestseller list, kan, kita tahu perniagaan apa yang laris. So kat situlah meyakinkan saya sebab banyak buku yang kewangan ni laris, ia memberi signal kepada saya kalau saya buat buku mengenai perniagaan online, cara buat duit di internet, insya-Allah boleh laris. And memang betul pun. Saya pun tulislah buku saya pertama, Rahsia Jutawan Internet Terbongkar, dan Aziz Ali terbitkan buku tersebut. And memang betul pun dalam masa beberapa bulan, ini buku saya pertama buku ni capai top seller, best seller dekat Malaysia, serata Malaysia, and menang award dekat Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur oleh kerana laris jualan dia. Kat situlah saya mula viral. Okay, viral zaman dulu, bukan viral zaman sekarang. Saya mendapatlah jemputan untuk buat talk, okay, di serata Malaysia. Kemudian dapat jemputan talk, okay, beri talk ke luar negara dan sebagainya. Dan kat situlah saya mula mengajar orang Malaysia tentang bagaimana nak mulakan perniagaan online dan bagaimana nak berjaya dalam perniagaan internet. Tapi kenapa saya kongsikan ini dengan anda? Sebab tip yang diberikan oleh Aziz Ali, iaitu kan macam mana nak tengok perniagaan apa yang laris. Aziz Ali suruh saya pergi ke kedai buku. Betul tak? Tengok senarai bestseller. Tapi hari ni apa anda boleh lakukan? Okay? Kita boleh lakukan ni tau. Kita boleh tengok senarai bestseller di Amazon.com. Amazon.com adalah platform shopping yang paling top serata dunia. Betul tak? Okay? Dan Amazon.com dia ada senarai bestseller dia mengikut kategori, mengikut bidang. So jadi anda boleh masuk ke link yang saya berikan kat situ kan, dan masuk ke Amazon punya bestseller list, right? Ni saya masukkan dan tunjukkan pada anda sekarang. Yang apa yang bestnya kan adalah anda dapat lihat dekat belah kiri. Kat belah kiri ni kan dia mengikut kategori. So jadi kat sini anda boleh dapat idea perniagaan apa yang laris, perniagaan apa yang ramai orang suka beli di internet. Now saya tahu Amazon tak adalah famous sangat kat Malaysia kan. Tapi kan kita boleh gunakan tool ini untuk tengok general permintaan tentang sesuatu idea perniagaan. So saya bagi contoh pada anda. Katalah anda katakan ada minat dalam bidang apa? Kan tadi kita dah cerita, kita buat benda yang kita minat ataupun benda yang kita suka. Okay? Katalah kita suka dalam bidang otomotif, right? Tapi kita tak tahu nak jual apa. So jadi kan belah kiri ni anda boleh tengok ada bahagian otomotif. Kita klik kat sini, otomotif, dan now Amazon akan bagi anda contoh-contoh produk yang laris untuk beri anda idea, okay, perniagaan apa yang anda boleh mulakan dalam bidang otomotif. Contoh, anda dapat idea ni, mungkin dapat idea ni kan, portable, okay, battery jump starter, laris ni, mungkin anda nak jual benda ni. Mana nak dapat? Kita boleh dapatkan dari pembekal ke, pemborong ke, dekat jalan pasar sana kan ada banyak pembekal-pembekal ni. Okay. Ataupun lebih kurang sama macam ni, portable untuk pump tayar kereta. Tak perlulah kita berpanas-panas pergi ke Petronas ke Shell ke, okay, nak pump tayar kita. Tapi kita boleh beli portable ni, kan? So apa kata anda jual ini? Pun boleh juga. Mana nak dapat produk-produk ni? Kita boleh cari pembekal, kita boleh cari pemborong, boleh cari kilang. Sat lagi saya akan tunjuk caranya pada anda. Dan katalah macam ni, kita nampak ni yang nombor 11 ni. Macam slime kan, slime ni kan untuk kita bersihkan habuk-habuk dekat celah-celah gear, dekat celah-celah aircon, kan. Mungkin ini boleh jadi idea perniagaan kita, kan, sebab ianya laris, right? Cuba anda tengok ni, okay. Harga ni $7. $7 dalam apa? Dalam RM25, RM30, lah, senang kira lah. So katalah kita nak dapatkan pembekal. Now untuk dapatkan pembekal tempatan, anda boleh Google je. Sekejap lagi saya akan tunjuk contoh. Tapi katalah anda nak dapatkan daripada pembekal luar negara. Apa anda lakukan adalah anda boleh guna Alibaba.com. Nah, Alibaba.com adalah platform untuk anda dapatkan pemborong, pembekal dari China atau daripada negara mana-mana pun boleh lah. So jadi contohnya kat sini, katalah saya type kat sini cleaning gel for cars. Okay? Dan tengok, ada tak produk tersebut? There you go, dah ada. Awal-awal pun dah ada dah produk ini. Sebiji pula tu. Harga jualan dia berapa? 16 sen. Dalam RM1 lah kot, senang kira lah dalam RM1. Ingat tak jual berapa tadi? Harga jualan dalam RM25. Harga beli daripada pembekal, seperti ni, berapa? Harga beli daripada pembekal dalam RM1, tak sampai RM1 pun. Betul tak?
So ini adalah perniagaan. Kita beli daripada pembekal pada harga rendah dan jual semula online pada harga yang lebih tinggi. Gitu. Kat sini pun Tata anda dapat idea lain. Idea lain anda boleh mulakan. Alright? So jadi ini sekadar contoh bagaimana kita boleh dapat idea perniagaan. Okay? Dan contohnya anda boleh gunakan Amazon.com. Mana dapatkan pembekal, kita boleh cari pembekal tempatan boleh, kita boleh cari pembekal luar negara pun boleh. Okay? So jadi jom kembali kita ke Amazon Bestseller. So anda boleh gunakan ini nanti. Okay? Now katalah sebagai satu lagi contoh. Anda nak mulakan perniagaan, tapi anda tak tahu nak mulakan perniagaan apa kan? Katalah anda minat dalam bidang baby products. Bahagian kiri ni, anda pergi bahagian baby. Ada kategori dia kan? Klik bahagian baby. Okay. And now anda dapat senarai barangan yang laris baby. Untuk beri anda idea. Apa yang laris? Apa yang menarik? Kod-kod anda boleh dapat idea. Contoh ni, gift pack. Okay. Gift pack untuk baby. Okay. Tak semestinya anda dapatkan yang Amazon ni. Mungkin anda boleh buat anda punya own gift pack untuk baby. Perniagaan anda sendiri. Just untuk get ideas dari sini. Betul tak? Kita tengok lagi. Apa lagi ada idea. Kod-kod yang kita boleh buat. Contoh nampak ni. Baby healing ointment. Krim untuk baby. Okay. Kita tengok kan ada ramai sangat founder-founder produk kecantikan. Tapi betul tak? Tak banyak pun founder produk baby. Produk baby cream. Boleh juga anda mulakan perniagaan baby cream anda sendiri. Sama anda dapatkan produk baby cream daripada pembekal ke, pemborong ke, ataupun kalau anda mempunyai capacity, anda boleh jadi founder produk baby cream. Pelajar-pelajar kami ada yang jadi founder produk juga. Tapi langkah pertama kita cari dulu perniagaan apa yang laris. Now dah dapat idea. Kod kita boleh buat baby cream. Betul tak? So gunakan ini sebagai macam panduan. So jadikan ada pelajar kami kan, dia go through. Okay, dia go through ni kan untuk dapat idea. Perdagangan apa yang diminat, perdagangan apa yang dia nak suka lakukan. Dia plan nak buat perdagangan baby, tapi tak tahu nak buat apa. Dia terjumpa apa kan? Salah satunya kat sini. Okay, yang ini, nombor 83 ni. Baby carrier, pendukung baby ni. Right? So pelajar kami kan dapat idea. What if kita buat pendukung baby? And dia ni pandai menjahit. Dia nak buat pendukung baby dia sendiri. So kat situlah terlahirnya Together Baby Carrier. Ini adalah laman web dia. Together Baby Carrier adalah baby carrier yang dia bina sendiri, yang dia buat sendiri. Ini pelajar kami, Erin nama dia. Cantik kan baby carrier dia? Okay. Dia buat baby carrier sendiri. Cun tak? Dan take note, ni laman web dia, dia buat laman web dia in English. So dia dapat pelanggan, not just pelanggan Malaysia, dia dapat pelanggan luar negara juga. Sebab apa kan? Buat produk dia sendiri, baby carrier sendiri. Dekat program kami di Open Education, kita ajar pelajar-pelajar kami macam mana nak bina laman web sendiri. Kalau upah orang bina laman web, kat situ je dah kadang-kadang RM1,000, RM2,000 untuk upah orang bina laman web. Okay, tapi kat program kami di Open Education, saat lagi saya akan sharekan dengan anda, kita ajar pelajar-pelajar kami cara bina laman web dengan mudah. Sesiapa saja boleh bina laman web. Okay, dengan mudah. Okay. And one of the things tentang program kami kan adalah kita ada bantuan one-on-one. Sebab tu pelajar-pelajar kami lebih mudah untuk belajar. Sebab apa? Kita ajar one-on-one. Cara bina laman web. Cara buat video viral. Cara buat marketing. One-on-one ke semuanya. Nanti saya akan sharekan dengan anda. Okay. Itu sat lagi. So berbalik pada sini, dah dapat idea tak? Lebih kurang. Macam mana nak dapatkan idea? Salah satu caranya adalah kita gunakan bestseller list. Dan gunakan bestseller list, tengok apa yang laris, kita boleh gunakan Amazon bestseller list. Boleh tak macam tu? Ini satu cara. So jadikan nak mulakan perniagaan ni kan, kita mula kat mana? Kita mula dengan produk. Of course, atau perkhidmatan lah. Okay. Kalau produk, langkah kedua, kita kena dapatkan pembekal. Dapatkan pembekal. Barang tu nak dapat daripada mana? Daripada pemborong boleh, daripada kilang boleh, ataupun ada produk anda tu katalah founder dah ada, dapat daripada founder boleh, daripada perdagangan MLM ke direct selling. Itu tak kira lah. Yang penting anda cari produk, kemudian pembekal. Daripada mana nak dapat? Saya tunjukkan juga kepada anda tadi mencari produk dari China. Kalau nak import daripada China, kita boleh guna Alibaba.com. Tapi kalau nak cari pembekal tempatan macam mana? Nak cari pembekal tempatan senang je. Kita guna Google sahaja. Just masuk Google, okay, anda boleh try. Katalah anda nak mulakan perniagaan cermin mata hitam, just search pembekal cermin mata hitam. Macam tu je. Katalah anda nak mulakan perniagaan telekong, just masuk Google dan type pembekal telekong. Jom saya tunjuk contoh kepada anda yang ni. Jom saya masuk Google dan type pembekal telekong.
dah dapat ramai pembekal-pembekal telekung. Nak buat jenama sendiri pun boleh, tak ada masalah. Ramai tanya saya, macam mana nak cari pembekal? Jawapan dia, Google je. Dan anda go through lah result-result ni, dan anda kena tahu bahawa anda adalah buyer, anda adalah pembeli. So meaning kan, tak semestinya bila anda jumpa satu pembekal, anda stick pada pembekal tu. Cuba tengok pembekal-pembekal yang lain. Ada tak offer yang lebih baik? Ada tak quality yang lebih baik? And ada ramai pembekal kat sini. Anda boleh mula. Contoh macam pelajar kami tadi yang jual bunga artificial tu. Mana nak cari pembekal? Just start je dalam Google. Pembekal bunga artificial. Pembekal bunga tiruan, bunga palsu. Boleh tak cantum? Okay. And now anda boleh mulakan perdagangan anda. So jadi nasihat saya lah langkah pertama kalau anda baru bermula, tak payahlah guna Alibaba.com dulu. Tak payahlah import daripada China dulu. Cari pembekal tempatan. Itu better. Okay. But later on, kalau anda rasa macam anda ada capacity, barulah kita dapatkan daripada China. Even kita ada tim dekat China di mana boleh membantu anda sourcekan barangan daripada China pada harga yang lebih murah dari Alibaba.com. So pelajar-pelajar kami dekat Open Education mendapat akses ini di mana kita ada orang Malaysia lah kan dekat China kan, di mana mereka boleh bantu anda carikan kilang yang terbaik dan hantar ke Malaysia, ke depan pintu rumah anda pada harga yang lebih murah dari Alibaba.com. Itu nantilah kita cerita. Itu antara kelebihan pelajar-pelajar kami. Okay? Right. So now, mesti anda tertanya ni, macam mana modal? Nak mulakan perdagangan online ni kan, macam mana pula dengan modal? Nak mulakan perdagangan online dari rumah, modal tak besar sangat. Sebab apa kan? Kita gunakan bootstrap. Teknik inilah yang saya ajar pelajar-pelajar kami. Mulakan perdagangan dengan modal yang rendah menggunakan teknik bootstrap. Dan anda boleh aplikasikan ini untuk apa saja perniagaan. Cerita dia macam ni tau. Beberapa tahun lalu, saya Kak Syaz kan, ini bukan Kak Syaz, ini model. Okay. Beberapa tahun lalu, saya dengan Kak Syaz, dengan isteri saya, nak mulakan perniagaan abaya. Kita nak ekspor abaya Dubai ke Malaysia. Okay. Kita nak mulakan perniagaan. Tapi konsep saya mengajar nak mulakan perniagaan adalah bootstrap. Artinya kan, kita jangan beli banyak-banyak awal-awal daripada pembekal. Kita beli dalam 20 je dulu. Tak kira lah nak beli 20 ke 30 ke. Okay. Tapi beli 20 je dulu. Bermodalkan RM1,000, apa yang kami lakukan? Kita beli 20 helai abaya daripada pembekal abaya dekat Dubai. So kita mulakan dengan hanya 20 helai saja abaya. Dan apa kita buat? Kita jual. Kita letak dekat IG. Masa tu TikTok tak famous lagi. Kita letak kat Instagram. Tunjuk 20 helai abaya. And then ada orang beli, ada orang beli, ada orang beli. Dan kita dapatlah untung. Dah dapat modal, okay, daripada jualan tu, kita beli lagi 40 helai abaya. Macam tu. Dan letak, promote 40 helai abaya ni. Okay, design yang berbeza. And then kita promote, kita jual. Okay, ada orang beli, ada orang beli, ada orang beli. Untung daripada situ, kita roll balik dan beli 80 helai abaya. Dan lagi banyak pilihan. Itu maksud dia bootstrap. Bermula dengan modal yang rendah, bermula dengan modal RM1,000, hanya 20 helai abaya, okay? Dan bila jual, bila dapat untung, kita roll balik dan kembangkan lagi perniagaan. Bermula dengan 20 helai abaya, hari ini kami telah ekspor berpuluh ribu abaya. Bermodalkan RM1,000. Faham tak teknik bootstrap? Kita mula kecil, kita start small and grow big. Itu yang saya cadangkan anda lakukan daripada awal tadi. Start small, grow big. And abaya dia mahal sikit sebab tu modal dia RM1,000. Most of the things kan, kalau anda nak mulakan perniagaan, tata modal anda bawah RM1,000. So itu target dia. Untuk anda mulakan perniagaan, modal bawah RM1,000 menggunakan teknik bootstrap. Awal-awal, jangan beli banyak stok. Kita mulakan stok yang sedikit. Dan kita rollkan untung, tambah lagi stok kita, tambah, dan kita grow big. Okay, itu yang saya lakukan, itu yang pelajar-pelajar kami lakukan juga. Hopefully anda pun buat yang sama. So jangan risau sebab kita mulakan perdagangan online daripada rumah, kita gunakan smartphone je, kita gunakan laptop saja. Bukannya perlu ada kedai, kan? Kalau ada kedai memanglah sewa pun dah RM1,000, nak renovate kedai pun dah berpuluh ribu ringgit, kan? Berniaga online modal dia rendah sahaja. So kita nak mula daripada rumah, start small, grow big. Setuju tak? So far. Okay, right? So, langkah pertama kena ada produk. Langkah kedua, pembekal, pemborong, kilang, founder. Okay, tak kiralah daripada mana anda dapat produk tersebut. Langkah ketiga, kita nak jual online.
kita perlu ada platform. Ini langkah ketiga dalam perniagaan internet. Okay. So now kita ada produk. Tak kira lah produk apa. Telekom katakan. Sunglasses katakan. Bunga artificial katakan. Ataupun yang gel tadi tu. Okay. Ataupun baby carrier. Tak kira lah produk apa ataupun perkhidmatan apa. Next, kita kena cerita pasal platform. Langkah ketiga. Di Malaysia, platform yang paling famous adalah TikTok Shop famous, Shopee famous dan juga laman web. Nah, laman web ni kan dia kurang famous. Tapi let me tell you, adalah sangat penting. Untuk sesi kali ni, tak sempat saya nak go through Shopee, tak sempat saya nak go through TikTok Shop. Tapi kan, most probably anda dah tahulah lebih kurang apa tu TikTok Shop, apa tu Shopee kan. Tapi anda perasan tak? Contoh-contoh yang saya tunjuk anda tadi, banyaknya ada laman web. Okay? Sebab apa? Sebab laman web adalah sangat-sangat penting untuk kembangkan lagi perniagaan anda. Bukan saya nak kata, jangan letak kat TikTok Shop, jangan letak kat Shopee. Bukan. Maksud saya kan adalah, walaupun anda berniaga kat TikTok Shop, walaupun anda berniaga kat Shopee, anda kena ada laman web. Anda tambah laman web. So, bila ada laman web kan, lagi mudah untuk dapat lebih ramai pelanggan dan saya akan tunjuk contoh dia. So, jadikan langkah ketiga, kita kena ada platform. Okay? Bila kita ada laman web sendiri, kita lebih in control. Apa maksud dia? Ini antara kebaikan mempunyai laman web. Bila ada laman web sendiri, kita lebih in control. Contohnya, bagus TikTok Shop, Shopee pun bagus. Tapi betul tak? Kadang-kadang mereka akan ubah undang-undang mereka, ubah syarat mereka. Ada kalanya mereka akan naik komisen. Okay? Shipping pun mereka akan guna shipping pilihan mereka. Kita tak in control. Right? Memanglah sebab itu platform mereka. Tapi bila ada laman web, dah tak ada komisen dah. Kita dapat profit kesemuanya. Kita boleh pilih kita punya own penghantaran dan sebagainya. So kat situ saja kan. That's why walaupun anda berniaga kat TikTok Shop ataupun dekat Shopee, better ada laman web supaya anda in control of perniagaan anda. Dan juga kita pun tahu dekat Shopee, dekat TikTok Shop persaingan ramai. Betul tak? Persaingan ramai. Okay? Jom saya tunjuk anda satu contoh ni, pelajar kami. So pelajar kami ni kan dia jual apa tau? Dia jual pakaian muslimah untuk bersukan. So ini adalah TikTok dia. Numa HQ. Dia buat pakaian muslimah untuk bersukan. Untuk renang ada, beriadah, pergi hiking ada, untuk jogging pun ada. Okay. So ini adalah TikTok dia. Okay. Tapi apa yang didapati, pakaian renang muslimah, pakaian sukan muslimah dekat TikTok Shop, dekat Shopee, persaingan dia ramai. Persaingan terlalu ramai. Dan betul tak? Ini anda pun tahu kan, bila persaingan ramai, persaing harga berlaku. Orang jual murah-murah, orang jual murmur. Sebagai pembeli kita seronoklah murmur. Okey, tapi sebagai penjual, persaingan harga memang susah untuk kita growkan perniagaan. So jadikan apakah nasihat saya? That's why better ada juga laman web. Okey, dan ini adalah laman web pelajar kami tu. Ini numaware.com. Perniagaan yang sama dekat TikTok Shop, dekat Shopee pun ada, tapi laman web pun ada. Tiga-tiga tu penting kan saya kata. Okay. Dan apa jadikan? Sebab persaingan harga dekat Shopee dengan TikTok Shop amat-amat ketat. Okay. Amat-amat tinggi. Dengan laman web ni, dia dapat jana keuntungan yang jauh lebih tinggi lagi. Sales dia daripada laman web ni kan 1 juta setiap tahun. Lebih 1 juta sales dia setiap tahun. Dia katakan daripada laman web dia dapat 80% jualan, daripada TikTok Shop 10%, daripada Shopee lagi 10%. Okay, so 80% jualan dia dari .com dia, dari laman web dia. Nampak tak? Itu salah satu kelebihan bila kita ada laman web, kita lebih in control, okay, dan juga persaingan kurang kat sini. So that's why saya selalu kata TikTok Shop tu bagus, Shopee tu bagus. Tapi kan kalau anda ada laman web, lagi bagus. Di mana anda boleh maksimalkan lagi pendapatan perniagaan anda. Lebih-lebih lagi kalau anda sendiri dah perasan dan anda sendiri sedar dekat TikTok Shop, dekat Shopee, persaingan terlalu ramai. Okay. Untuk perkhidmatan, kalau anda buat servis. Untuk perkhidmatan kalau anda buat servis, mesti ada laman web. Sebab apa? Servis tak boleh letak kat TikTok Shop. Tak boleh letak kat Shopee. Betul tak? So kalau anda buat perkhidmatan, contoh anda ni ejen hartanah ke, anda ni buat takaful ke, dan anda mesti ada laman web untuk meramaikan lagi pelanggan anda. Okay. So contohnya ini pelajar kami. Pelajar kami ni seorang ejen takaful.
Okay, dan kami kata kena ada laman web. Di laman web dia kan dia share a lot of information. Again, laman ni kan boleh buat sendiri. Tim kami boleh ajar anda macam mana nak bina laman web. Anda boleh jimat dalam RM2,000, tak payah nak upah orang bina laman web. Dia buat laman web dan kat laman web dia share a lot of information. Sebagai ejen takaful dengan Great Eastern, okay, dia kongsikan a lot of information. Right? Dia buat newspaper cutting untuk tunjukkan apakah impactnya bila tak ada takaful, apakah impactnya bila ada takaful, macam mana takaful dapat membantu keluarga, dan dia gunakan ni untuk dapatkan lebih ramai lagi prospek untuk perniagaan takaful dia. Dia kongsikan lagi banyak information. Buat masa ni kan anda tak tahu nak sharekan information apa, tak apa, nanti kita akan sharekan dengan anda apakah maklumat-maklumat yang memboleh anda tarik lebih ramai pelanggan untuk beli dari anda. Tak kiralah produk atau perkhidmatan. Dia tunjuk contoh-contoh. Okey, bagaimana pelanggan dapatkan pulangan daripada takaful. Dia sharekan juga screenshot, okey, cakruman dan sebagainya, pulangan, pampasan, claim untuk meningkatkan keyakinan orang ramai terhadap perniagaan dia. Kalau berminat, contact dia. Dia kata, share lagi newspaper cutting, okey, case studies untuk memberi keyakinan kepada orang ramai. Okey. So bila orang yakin, ramai contact dia, ramai hubungi dia. Sampai dia kata apa kat saya kan, dia kata, nampak testimonial pun banyak. Dia kata kat saya, sampai tak cukup tangan nak handle prospek. Best tak? Kalau anda menjalankan perniagaan, anda tak cukup tangan handle prospek. Okay? Dan inilah yang saya katakan anda, kalau anda buat perkhidmatan, sangat penting untuk ada laman web. Okay? Mesti ada laman web. Sebab apa? Bila anda tak ada laman web, kan, anda buat perkhidmatan, anda dah tak ada platform. Perkhidmatan tak boleh letak kat TikTok Shop, perkhidmatan tak boleh letak dekat Shopee. Clear tak so far? So jadi perkhidmatan kena ada laman web, mesti ada laman web. Okay? And laman web juga kan in total dia akan memberikan keyakinan orang ramai terhadap perniagaan anda. Number one reason orang tak beli daripada anda sebab orang tak yakin. Tapi bila ada laman web, tak kiralah anda jual produk, anda jual perkhidmatan, ia akan meningkatkan keyakinan dan kat situlah kita boleh dapatkan lebih banyak sales. So jadi pentingnya untuk anda ada laman web. Okay? So ini lagi pelajar kami. Okay? Nah pelajar kami ni, dia jual sambal dan dia ada laman web. Sambal dia letak juga dekat TikTok Shop dengan Shopee, dia letak juga. Macam saya kata, walaupun letak kat TikTok Shop, walaupun letak kat Shopee, make sure ada laman web supaya kita lebih in control of perniagaan kita. Yang beli dekat TikTok Shop, okey lah, kita dapat untung. Yang beli kat Shopee, kita still dapat untung. Tapi kita ada laman web, juga kita boleh dapat untung. Betul tak? Kan? Rezeki ni kan luas. Okey. So ini laman web dia. Dan pada mulanya kan sebelum ni dia dapat jual 10, okey, 15 botol sehari. Tapi lepas ada laman web, dia boleh jual lebih 100 sambal sehari. Okay, so that's how anda boleh gunakan laman web untuk meningkatkan keyakinan orang untuk cuba produk anda, perkhidmatan anda. Okay, so ini contoh laman web jual produk. Okay, ini Together Baby Carrier tadi tu kan saya dah tunjukkan kepada anda bagaimana laman web dia in English, alright, dan boleh dapat pelanggan dari luar negara. Laman web juga boleh letak kat TikTok Shop, boleh letak kat Shopee, tapi tambah laman web untuk memberi pulangan maksimum untuk perniagaan anda. Okay, so kalau anda yang dah ada perniagaan sekarang dan anda rasa kenapa susah untuk anda convertkan pelanggan, inilah masanya untuk anda ada laman web. Okay, ini laman web Wahidah tadi tu yang merupakan ejen takaful sampai tak cukup tangan. Kalau anda menjalankan perkhidmatan, tak kiralah apa saja perkhidmatan, trust me, inilah cara dia untuk anda dapatkan lebih ramai prospek dan pelanggan untuk perkhidmatan anda. Kena ada laman web. Dan Numaware, seperti mana yang saya kongsikan dengan anda tadi tu, okay, bagaimana walaupun jual kat TikTok Shop, walaupun jual kat Shopee, tapi sebab persaingan ramai, di laman web dia make juta, millions. Okay, and contoh Numaware ni kan, pada mulanya kan dia tak tahu pun nak jual apa. Okay, ini contoh pelajar kami, pada mulanya from zero, macam ramai antara anda kan, tak tahu nak jual apa. Okay, and they join program kita untuk dapat idea nak mulakan perniagaan apa. And hari ni perniagaan dia making millions, berjuta. So itu antara pelajar-pelajar kami program Open Education, program intensif perniagaan internet dan strategi bidang sosial. Saat lagi saya akan share a bit more dengan anda. Dan bagi saya inilah antara kesilapan usahawan online. Okay, bila anda tak ada laman web, bila anda tak ada .com anda sendiri. So jadi trust the process. Okay, harapan saya kan for the past sejam lebih tadi anda trust the process. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 untuk berjaya sebagai usahawan online, mulakan perniagaan daripada rumah, start small, grow big. Okay, ada langkah-langkah dia. Okay,
trust the process. Sebab kejayaan ni kan telah tercipta. Kita perlu ikut saja, tiru saja langkah demi langkah orang yang berjaya. Aplikasikannya untuk perniagaan kita. Okey, langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan ada satu lagi langkah. Langkah 4. Dan langkah 4 ni kan adalah langkah yang paling penting dalam perniagaan. Langkah yang anda mesti lakukan, langkah yang buatkan ramai gagal. Termasuklah saya satu ketika dulu. Kenapa perniagaan saya gagal? Sebab lemah dalam langkah keempat. Lemah dari segi marketing. Betul tak? Bagi anda yang ada online sekarang ni, antara anda menjalankan perniagaan, setuju tak? Ramai antara kita lemah marketing. Susah nak dapatkan pelanggan. Susah nak closekan sale. Okey, dapat sikit-sikit boleh, tapi nak dapatkan banyak macam mana? Cara dia belajar marketing. Okey, so part 1 tadi kan saya dah kongsikan dengan anda tentang nak jual apa. Harapan saya kan anda dapat sedikit ilmu dan terbuka fikiran anda tentang apakah langkah awal, langkah pertama untuk anda mulakan perniagaan online dari rumah. Part 2 saya nak kongsikan tentang marketing ataupun pemasaran, iaitu kan langkah yang paling penting untuk menjanakan anda pendapatan. Nak growkan perniagaan, nak kembangkan perniagaan, nak dapat banyak keuntungan, belajar marketing yang betul. Dan saya nak tunjuk anda langkah demi langkah macam mana nak buat marketing untuk memaksimalkan lebih ramai lagi pelanggan anda, keuntungan perniagaan anda walaupun dari rumah. Okey, jom kita cerita tentang pemasaran. Okey, so untuk pemasaran dan marketing ni kan saya akan kongsikan anda dalam bentuk modul, boleh tak? Okey, modul program kami ni Open Education. Dan dalam Open Education ada lebih kurang 12 modul dan modul-modul ni kan akan membuka mata anda supaya anda nampak apakah langkah-langkah yang perlu anda lakukan, apakah modul-modul yang anda perlu belajar untuk kembangkan lagi perniagaan anda. Dan modul-modul ni kebanyakannya adalah modul marketing. So boleh tak saya spend lebih kurang 25 minit dengan anda, okey, untuk saya go through modul-modul di bawah Open Education, program saya, program intensif perniagaan internet dan strategi digital sosial. InsyaAllah anda juga akan dapat pelbagai ilmu dalam perkongsian saya ni. Dan bagi anda yang berminat, anda juga boleh jadi macam pelajar-pelajar kami tadi, menyertai program Open Education, program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial. Okey, dan seperti mana yang saya kongsikan dengan anda, saya mula mengajar perniagaan online pada tahun 2006. Masa Aziz Ali paksa saya tulis buku saya pertama, betul tak? Tapi sebelum tu saya dah mulakan perniagaan pada tahun 2000. Antara 2000 hingga 2006 saya mulakan perniagaan daripada rumah saja, saya dengan isteri, dengan Kak Syaz, dan menjana pendapatan beberapa juta dari rumah sahaja. Tak mengajar orang pun masa tu. Tak sehingga Aziz Ali minta saya buat buku, Rahsia Jutawan Internet Terbongkar, dan kat situlah mula lahirnya Open Education. Pada itulah mulanya saya mendidik orang-orang Malaysia cara mulakan perniagaan online dari rumah dengan cara yang betul. So sejak tahun 2006 lagi kan kami telah melahirkan paling ramai usahawan online berjaya dari rumah. Dah lama dah saya buat ni. So sebelum ni modul-modul perniagaan saya diajar oleh OUM dan juga AEU. Saya sebagai seorang lecturer di OUM dan AEU sampaikan ilmu-ilmu perniagaan melalui modul perniagaan online dan juga strategi media sosial. Okey, untuk beberapa tahun sehinggalah saya pindah ke Dubai, okey, dan dah tak terikat dengan OUM dengan AEU. Dan sejak tu juga kan modul-modul kita buat di bawah pusat latihan kami Open Education sahaja. Dah tak terikat dengan OUM, tak terikat dengan AEU. And bagusnya kan, nanti saya akan sharekan dengan anda. Bila dah tak terikat dengan OUM, tak terikat dengan AEU, ada sesuatu yang best yang akan memberi manfaat kepada anda. Sekali lagi, saya akan sharekan dengan anda. Okay. So sekarang ni di bawah Open Education bersama saya IK, program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial telah membantu ramai usahawan-usahawan tempatan ada rezeki dapat membantu anda. So jadikan saya akan kongsikan dengan anda modul-modul dia dan bagaimana program ini telah membantu pelajar-pelajar kami. Okay, so sebelum tu, right, program ini adalah program online. Program hybrid online. Sebab apa macam anda pun tahu saya sekarang ni berada kat Dubai, kan? So saya boleh ajar anda macam ni secara online, okay, secara live bersama anda di bawah Open Education. Konsep pembelajaran dia adalah program ni adalah 6 bulan dan ada 12 modul dalam program ni. Okay. Kenapa ada 6 bulan plus 3? Kalau anda tertanya kan? Sebenarnya kan in total 9 bulan. Sebab apa kan? Kita akan beri anda bantuan dan bimbingan sepanjang 9 bulan program ini. 6 bulan untuk selesaikan 12 modul yang terbaik, okay, yang akan membantu anda lengkap kesemuanya dalam masa 6 bulan.
Tapi lepas 6 bulan tu kan, sebelum ni kita buat 6 bulan je. And then kan, pelajar-pelajar kami dah lepas habis 6 bulan, diorang kata boleh tak nak minta bantuan lagi. Okay, sejak tu kita tambah lagi 3 bulan untuk sebarang bantuan dan bimbingan. So anda bersama kami di Open Education selama 9 bulan. Ada 12 modul kesemuanya dan inilah modul-modul yang akan membantu marketing anda yang saya akan sharekan sebentar lagi. Program dia live bersama saya selama 30 jam. Kita ada kelas dia, kita ada jadual dia yang kami akan berikan kepada anda bagi anda yang berminat, dan juga not just kelas live bersama saya, okay, secara online, ada juga video tutorial yang saya sudah sediakan untuk anda. Yang ini anda boleh tonton pada bila-bila masa saja. And konsep dia adalah 9 bulan bantuan dan bimbingan tanpa had. Yang ini yang best tau, bantuan dan bimbingan tanpa had ni. Dan bantuan dan bimbingan tanpa had kami adalah one on one. Anda bersama tim kami di Malaysia, di Damansara, anda boleh berjumpa dengan mereka one on one ataupun secara online one on one. Ini salah satu yang paling favourite lah pelajar-pelajar kami sebelum ni kan, sebab bantuan dia one on one. Okay, so kat sini kan pelajar-pelajar kami tak perlu nak segan, tak perlu nak malu. Bila berjumpa bukannya satu kelas, bukannya satu grup, boleh ikut pace anda sendiri. Kita boleh tunjuk anda one on one macam mana nak lakukan sesuatu. Okay, semua tu one on one, ikut anda. Dan tak lama lagi akan bermula seperti tarikh yang tertera di bawah. Anda boleh join tak lama lagi. Bagi anda yang berminat, nanti anda boleh booking tempat anda bersama kami. Secara online, anda pun dapat lihat ada Islah, ada Lia. Okay? Kalau ada sebarang soalan, saat-saat lagi anda boleh tanya ataupun nak tanya sekarang pun boleh di ruang chat. Tapi saya nak jelaskan dengan anda tentang program ini. Di Open Education, cara pembelajarannya kan kami perkenalkan apa yang dikenali sebagai Business Based Assignment. Apa tu Business Based Assignment? Setiap modul yang kami ajar, di akhir modul tu ada assignment. Okay? Assignment ni bukanlah macam kat sekolah-sekolah dulu, kat college-college dulu. Sebab apa kan? Lepas mengajar, apa yang kita nak adalah anda buat secara praktikal. So bukan hanya duk dengar sahaja, kita nak anda buat juga. Sekadar contoh, ketika saya ajar anda cara bina laman web. Kat situ saja anda dah jimat RM2,000 tau. Tak payah nak upah orang bina laman web, anda dah jimat RM2,000 kat situ. Anda belajar bina laman web. Lepas dah belajar bina laman web, anda buat laman web anda sendiri. Dan kita akan ajar anda sampai pandai one on one. Anda buat kat rumah. Okay? Tapi ada masalah, anda boleh hubungi kami, anda boleh contact kami. One on one tadi tu. Ini akan memudahkan anda belajar dengan lebih rapat. Macam private lah. Kan? Macam private, macam personal coaching kita berikan kepada anda. Okay? So contohnya, bila saya ajar dalam modul kita, buat video yang viral. So nanti anda belajarlah macam mana buat editing. Kalau anda tak tahu buat editing, contact kami akan ajar anda one on one macam mana buat editing. Bagi anda yang dekat dengan KL, jemput datang ke pusat latihan kami di Kota Damansara. Ada yang jauh daripada KL, jangan risau, kita akan bantu anda one on one juga melalui online secara Zoom. Okay. Dan ini yang ramai suka tentang program kami ni kan, bantuan dan bimbingan adalah unlimited, sama ada bersemuka ataupun melalui Zoom. So jadikan anda tak adalah terbiar sorang-sorang kat rumah tak tahu nak buat apa. Kita akan sentiasa membantu dan membimbing anda. Kita ada full time pelatih-pelatih yang standby untuk bersama anda untuk mulakan perniagaan anda dan growkan perniagaan anda secara one on one. So pembelajaran di bawah Open Education adalah hybrid, campuran. Secara live pun ada, secara video pun ada, secara berjumpa pun ada, secara Zoom pun ada juga. Okey, sesi bersama saya setiap satu modul secara live lah, secara online di dalam kelas bersama rakan-rakan sekelas anda. Sebab apa? Saya kat Dubai kan, kalau saya kat KL bolehlah berjumpa kan. Tetapi bantuan dan bimbingan adalah one on one bersama pelatih-pelatih kami yang standby di KL untuk bersama anda. Okay. Ini adalah pusat latihan kami di Kota Damansara. Cun tak? Cantik tak? Menarik tak? Untuk anda datang nanti. Okay. So bila kita buat program kecil-kecilan, itulah tempat-tempat duduk kita. Tapi kan kita lebih membantu anda secara one on one. Membantu anda secara one on one. Yang anda dekat dengan KL, jemput datang ke pusat latihan kami dekat Kota Damansara, Open Education, IKSB Signature Class. Bagi anda yang jauh, kita akan tetap membantu anda secara online melalui Zoom. Tetap one on one. So jadi ini dia, apakah modul yang akan dipelajari sepanjang program ini dan apakah modul-modul marketing yang penting yang anda kena belajar untuk growkan lagi perniagaan anda. Okay, so let's go. Boleh dikatakan modul kami ni serba lengkap. Semuanya kita akan sampaikan. Mungkin tak ada program yang kat luar sana yang selengkap
program ini sebab setiap satu modul adalah modul khas untuk anda master modul tersebut, kaedah marketing tersebut. So jom saya bawa anda one by one modul-modul dia. Kita akan mula dengan modul kita yang pertama. So modul pertama kan adalah asas perniagaan internet. So modul asas perniagaan internet ni kan adalah foundation. Asas kat sini bukan maksud dia asas basic. Okay, basic pun ada juga sebab ramai pelajar-pelajar kami mula daripada zero, mula daripada basic. Foundation maksud saya adalah dia macam bina rumah. Kalau kita bina rumah dan tapak rumah kita, foundation rumah kita lemah, dalam masa beberapa bulan rumah tu akan roboh. Tapi kalau foundation tapak rumah kita tu kukuh, berpuluh tahun pun insya-Allah rumah tu akan still kukuh juga. Betul tak? Samalah dengan perniagaan. Dalam perniagaan, kalau foundation kita lemah, perniagaan kita akan gagal dalam masa beberapa bulan. Tapi kalau foundation kita kukuh, asas dan tapak kita kukuh, perniagaan kita boleh last bertahun-tahun, ada rezeki berpuluh tahun. Macam mana perniagaan saya lebih 20 tahun berjaya di internet, sampai sekarang boleh kembang sampai ke Dubai sebab lebih 20 tahun lalu asas saya, foundation tu kukuh. Dan antara asas dan foundation yang penting adalah pemilihan perniagaan yang terbaik. Cara pilih perniagaan yang permintaan tinggi. Cara pilih perniagaan yang persaingan rendah. Ada 4 cara bagaimana nak cari permintaan yang tinggi. Tadi saya sempat kongsikan anda satu cara saja. Ada lagi cara-cara untuk cari idea perniagaan yang mempunyai permintaan tinggi. Anda juga perlu belajar cara pilih perniagaan yang persaingan rendah. Mulakan perniagaan dengan persaingan ramai, susah juga jalan anda. Tadi saya tak sempat nak tunjuk anda kaedah macam mana nak cari perniagaan yang persaingan rendah. Tapi dalam modul pertama, program Open Education, saya dapat tunjukkan cara dia. Saya akan tunjukkan anda lagi cara mencari idea perniagaan yang laris di pasaran. Even macam tadi kita tak sempat nak sentuh, bagaimana nak jual produk digital. Produk informasi. Sekiranya anda ada ilmu, ada pengalaman dan anda nak jualnya di internet. So macam mana nak create produk informasi? Di internet anda boleh jual 3 ni. Boleh jual produk, boleh jual perkhidmatan, boleh jual informasi. So dalam modul pertama, program kita ni kan sesuai untuk anda yang belum ada perniagaan, kita akan bantu anda cari perniagaan yang terbaik untuk anda. Okay? Macam Numa Y tadi, ingat tak Numa Y tadi macam mana daripada zero, tak tahu nak mulakan perniagaan apa, mencari perniagaan permintaan tinggi, persaingan rendah dan hari ini menjana pendapatan berjuta daripada laman web dia yang ini. Ini antara pelajar kami daripada awal zero. Bermula kecil, start small, grow big, bermula dari rumah sahaja. Next, modul kedua, laman web. Yang ini yang saya katakan kepada anda tadi tu. Antara kesilapan kita adalah bila kita tak ada laman web. Cara bina laman web. From scratch, from zero. Kat sini anda dapat jimat RM2,000 oleh kerana selalunya nak bina laman web, kadang-kadang RM1,000, kadang-kadang RM2,000. Okey, but lebih penting daripada itu kan bukan hanya bina laman web, tetapi kan untuk anda tahu apa perlu ada di dalam laman web anda untuk tarik perhatian pengguna. Bagaimana nak tarik emosi? Sebab antara sebab orang beli daripada anda adalah bila kita boleh tarik emosi mereka melalui penulisan kita. Dikenali sebagai copywriting. Copywriting maksudnya kan macam mana anda boleh tulis di laman web anda supaya bila orang baca, orang nak beli. Penulisan anda dapat menarik orang beli. Walaupun anda tak pandai menulis, ada formula yang digunakan oleh top-top copywriters yang saya gunakan dan saya akan tunjukkan pada anda. Bagaimana kita-kita yang walaupun tak pandai menulis, boleh menulis copywriting untuk menarik perhatian pelanggan kita. Okey, so kat sinilah kita dapat close lebih ramai pelanggan. Pernah dengar tak ramai orang kan kata dia buat marketing, tapi orang tak beli. Sebab apa? Sebab anda lemah closing. Dan closing boleh dilakukan dengan copywriting, boleh dilakukan di laman web anda. Seperti mana pelajar kami lakukan tadi, Numa Web. Okey, dan satu lagi saya nak tunjukkan kepada anda adalah ini. Ini pelajar kami yang menjalankan perniagaan sendiri, dia buat page rendang dia sendiri. Okey, page rendang sendiri. Ini adalah laman webnya yang dibina sendiri. Tengok. Okey tak laman web dia? Dia jual rendang tok dan page rendang tok premium lagi tu. So laman web ni dia bina sendiri. Okey, dan mula menjana pendapatan dari internet dah. Secara online dah mula menjana pendapatan. Tapi anda nak tahu tak? Pelajar kami ni umur dia 75 tahun. 75 tahun baru mulakan perniagaan. 75 tahun baru belajar macam mana nak bina laman web. So jadi kan kalau anda yang umur 30-an, 40-an, 50-an, 60-an dan kalau anda katakan terdetiklah kepala anda, minda anda,
dah terlewat nak mulakan perniagaan, jangan risau. Pelajar kami umur 75 tahun pun boleh mulakan perniagaan dan menjana pendapatan. Lama ini dibina sendiri. Sebab apa macam saya katakan tadi kan, bantuan dan bimbingan kami one on one. Tak kira lah anda kata anda ni slow ke, anda ni tak pandai ke, tak pandai IT ke. Bayangkan Pak Uda, kita panggil dia Pak Uda. Saya panggil dia Pak Uda. Tim saya pun, pelatih-pelatih kami pun panggil dia Pak Uda. Umur 75 tahun, boleh bina laman web sendiri. That's how kita boleh bantu pelajar-pelajar kami from scratch, from zero. Gitu. So, anda akan belajar cara bina laman web. Tak payah dah nak upah orang bina laman web, anda jimat RM2,000 di situ. Model ketiga, seperti mana yang saya katakan dengan anda, bukan maksud dia ada laman web pun cukup. Kan? Jangan lupa Shopee bagus, TikTok Shop bagus. So kami akan tunjukkan kepada anda macam mana nak daftar Shopee, macam mana nak daftar TikTok Shop, macam mana nak masukkan produk anda dekat Shopee dan TikTok Shop dan mula berniaga di platform-platform ini. Macam mana nak letak penerangan description yang boleh menarik perhatian orang dan lebih mudah beli dari anda. Apa perlu anda buat dekat Shopee dengan TikTok Shop kalau persaingan anda main harga, persaingan anda ramai. Dan juga tim kita akan tunjukkan kepada anda macam mana dapat fulfillment. Maksud dia kan, daripada orang order, daripada kita nak print waybill, macam mana dapat penghantaran, sampailah produk kita sampai ke pelanggan, kita akan tunjuk anda cara buat fulfillment di Shopee dan TikTok Shop. So kiranya lengkaplah Shopee ke, TikTok Shop ke dengan laman web, 3 in 1, lengkap. Anda dah ada platform untuk mulakan perniagaan online dari rumah. Ketiga-tiganya penting, okey? Atau nak buat dua boleh. TikTok Shop atau laman web. Shopee atau laman web. Nak buat ketiga-tiga pun boleh. Yang penting laman web kena ada. Modul keempat, ini modul penting. Kan? Ini yang saya kata marketing tadi. Kalau anda tertanya-tanya, apakah kaedah marketing yang paling penting sekarang ni? Jawapan dia adalah short form video. Video-video pendek. Video-video yang kurang 1 minit. Inilah trend yang terkini, inilah apa yang anda perlu belajar sekarang. Kalau anda menjalankan perniagaan dan anda tak buat video, sebenarnya kan memang susah untuk perniagaan anda berjaya. Anda kena buat video. Okay? Video-video pendek, video yang kurang 1 minit. And jangan lupa macam saya akan tunjukkan tadi, tak semestinya anda buat video tunjuk muka. Boleh je anda buat video tak tunjuk muka. And macam saya kata, ada 10 cara di mana anda boleh buat video tanpa tunjuk muka. Yang penting anda kena buat video. Best lagi, kita akan tunjuk anda cara macam mana nak buat video yang boleh dapat banyak views. Nah, mungkin anda buat video kan, kot-kot lah. Kot-kot anda buat video dapat 200 views, 300 views. 100 views, 200 views, 300 views. Itu sendu lah namanya. Jangan buat video sendu. Kita tunjukkan kepada anda macam mana nak buat video yang dapat berpuluh ribu views ataupun beratus ribu views. Kalau anda boleh buat video yang berpuluh ribu views, beratus ribu views, ada cara dia, ada teknik dia. Inilah yang akan memberikan anda pulangan yang maksimum untuk perniagaan anda. Sebab teknik, kaedah yang paling penting sekarang ni adalah video marketing. Nak tunjuk muka boleh, tak nak tunjuk muka pun tak apa. Tapi kena belajar buat video yang banyak views. Okay? So contohnya kan, saya nak tunjuk anda pelajar kita ni. Ini adalah pelajar kami, Muaz. Okay? Muaz Mustafa. Mungkin anda pernah tak nampak konten dia atau lebih dikenal sebagai Dr. Taya. Okay? Followers dia ramai. 600,000 macam tu. Dan ini adalah video-video dia. So Muaz menjalankan perniagaan, dia ada bengkel kereta. Dan pada mulanya kan, bengkel kereta dia dah menjana pendapatan 100,000 sales dia sebulan. 100,000. Tapi dia wondering macam mana nak dapatkan lebih ramai pelanggan lagi untuk bengkel kereta dia. Dan seperti mana saya bagi tahu anda, video marketing. Buat video pendek yang mendapat banyak views. So dia join program kita dan saya tunjuk dia macam mana nak buat video-video yang banyak views. So video-video dia kan dapat berpuluh ribu views, dapat beratus ribu views dan ini dapat memaksimalkan lagi pelanggan bengkel kereta dia. So tak kira lah sama ada dah buat perniagaan online atau ada di kedai, you kena belajar buat video yang banyak views, berpuluh ribu views. Sales dia daripada 100,000 sebulan menjadi RM400,000 sebulan. Oleh kerana buat video yang banyak views. So bila banyak views, awareness meningkat, lebih ramai orang tahu tentang perniagaan dia, lebih ramai orang pergi ke perniagaan dia. Okay, so make sure anda belajar buat video yang banyak views. Ini adalah kaedah yang paling penting untuk anda melariskan apa saja perniagaan anda. Tak kira jual produk ataupun jual perkhidmatan. Modul kelima,
pengiklanan. Okey, saya akan tunjuk anda kaedah bagaimana nak letak iklan yang paling efektif. Iklan ni ada dua jenis, yang berbayar ada, yang percuma pun ada. Sebab dalam perniagaan anda kena faham, ada dua cara untuk anda dapatkan lebih ramai pelanggan. Cara yang berbayar atau cara yang percuma. Anda suka cara yang mana? Berbayar ke percuma? Rata-rata ramai kata cara percuma lah kita suka kan? Tapi dalam program ni kita ajar juga cara pengiklanan. Okey, yang berbayar dan juga yang percuma. Dalam nak dapatkan pelanggan, anda kena laburkan sesuatu. Sama ada laburkan duit, letak iklan, atau laburkan usaha untuk dapatkan ilmu dan buat konten. Buat konten tak payah keluarkan duit. Tapi kalau letak iklan, perlu keluarkan duit. Right? So saya akan tunjuk anda kaedah bagaimana nak letak iklan yang efektif di internet. Yang keluar duit pun saya akan tunjuk, yang tak payah keluarkan duit pun saya akan tunjuk. Apakah formula menghasilkan iklan yang convert? Sebab apa? Ramai silap buat iklan. Mereka letak iklan kat Facebook lah, mereka letak iklan kat TikTok lah. Dah letak iklan, dah bayar mahal, tapi tak convert. Tak ada siapa beli. And then kita kata apa kan? Alah, iklan kat Facebook tak efektif. Iklan kat TikTok tak efektif. Sebenarnya bukan Facebook punya iklan tak efektif. Bukan TikTok punya iklan tak efektif. Yang tak efektif adalah iklan yang anda buat. Iklan tu yang tak efektif. Sebab tu orang yang nampak iklan anda tak engage dengan iklan anda. Orang tak beli. Iklan Facebook efektif. Iklan TikTok efektif. Tapi kalau pengiklanan anda tak efektif, membazir je duit anda. Ada letak iklan, bayar mahal, tapi orang tak beli. Betul tak? Pernah tak? Ada tak antara anda yang pernah letak iklan kat Facebook, letak iklan kat TikTok, tapi tak dapat pulangan? Okey? Ingat, bukan platform iklan tu tak efektif. Iklan yang anda buat tu tak efektif. So jadi dalam program ni, saya akan tunjukkan pada anda macam mana nak hasilkan iklan yang efektif. Yang menggunakan formula top-top pengiklan serata dunia. Saya akan tunjuk anda cara letak iklan kat Facebook, letak Instagram, TikTok, iklan kat YouTube. Okay? Complete kaedah buat iklan yang paling efektif untuk perniagaan anda. Modul ke-6, SEM ataupun Search Engine Marketing. Pendek cerita, jom saya tunjuk contoh pada anda. So jadi ini adalah Google, okay? Dan dekat Google kita boleh search kat Google, okay? Contohnya perniagaan internet, okay? So bila saya search perniagaan internet kat Google, anda dapat lihat nombor 1 dengan nombor 2 ni laman web saya. rahsiainternet.com, irfankhairi.com. So ini dipanggil search engine marketing. Jangan ceritalah video saya pun keluar ke depan. Teknik search engine marketing adalah macam mana nak bawa laman web anda ke depan enjin pencari. Macam mana nak bawa video anda ke depan enjin pencari. So itu nama dia search engine marketing. Dan kaedah ini adalah 100% percuma. Tak payah bayar satu sen pun. Tapi anda kena tahu cara dia. Jom saya tunjuk anda satu lagi contoh. Okay. Contoh, masuk dalam Google. Okay. Dan kalau saya type, katalah kita nak beli daging. Okay. Beli daging. Kalau kita type beli daging dan kita dapat result macam ni. Laman web ataupun perniagaan yang jual daging. Yang nombor 1 ni, kita klik ya. Ini search engine marketing. Laman web kita akan dibawa ke depan tanpa bayar satu sen pun. Percuma je teknik ni. Saya akan klik pada yang ini, daging online ni, dan anda akan dapat laman web ni, dagingonline.com. Ini adalah pelajar kami juga. Menjual daging secara online. Ini yang saya kata, nak jual apa pun boleh kat internet. Dari rumah. And not just dapat pelanggan-pelanggan, ibu-ibu, suri rumah, akak-akak, adik-adik, okay, yang nak buat lauk daging dekat rumah. Bila ada laman web macam ni, sesiapa saja boleh jumpa dekat Google dan dia dapat apa tahu? Restoran-restoran di Malaysia kan banyak order daging daripada dia. Dia dapat apa yang dikenali sebagai B2B, business to business. Okay, so not just B2C, consumer, pembeli beli, tapi kan restoran pula beli. And bila restoran beli banyak-banyak teruslah kan. Dan sales dia daripada laman web ni pun dah 1 juta. Sebab ada laman web. Okay, nampak? Dia mula daripada rumah je. Bermula daripada rumah sahaja jual daging online. Itulah SEM ataupun search engine marketing. Jadi bila orang cari dekat Google, orang cari dekat TikTok, orang cari dekat Facebook, orang cari kat YouTube, akan jumpa perniagaan anda. Dan kaedah ni adalah percuma. Kita optimalkan perniagaan kita supaya orang boleh jumpa laman kita secara percuma. Boleh tak satu? Nak tahu tak salah satu clue dia? Clue dia adalah anda perlu ada laman web. Okay? Sebab bila ada laman web, lagi mudah
search engine akan jumpa perniagaan anda. Model ketujuh, Facebook dan media sosial. Tak dinafikan Facebook adalah antara media sosial yang paling top. Walaupun sekarang ni TikTok pun top juga, okay? Tapi Facebook masih lagi wujud, masih lagi relevan. Tapi lebih penting lagi kan, kenapa kita kena study Facebook? Sebab Facebook adalah pioneer media sosial dan dia gunakan algoritma yang digunakan oleh platform-platform yang lain. Apa maksud dia algoritma? Pendek cerita, algoritma maksudnya kan pengiraan di sebalik komputer Facebook. So apa yang menentukan konten kita dapat views tinggi? Tak kiralah dekat Facebook ke, dekat Instagram ke, dekat TikTok ke, dekat YouTube. Bila anda faham algoritma, anda boleh buat konten yang mendapat reach yang lebih tinggi, views yang lebih tinggi di platform-platform media sosial. Dan Facebook adalah pioneer di media sosial. Okay? So kita akan tunjukkan kepada anda dapatkan reach yang lebih tinggi, followers yang lebih ramai dan juga posting-posting apa yang boleh mendapat engagement yang lebih tinggi. And not just dekat Facebook, di media-media sosial yang lain juga. Juga saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana cara mudah untuk update media sosial anda walaupun anda tengah tak ada masa, walaupun anda susah nak buat konten. Sekejap lagi saya akan bagi jawapan dia. Apakah cara paling mudah untuk update media sosial kita? Modul ke-8 pula adalah email marketing. Yang ni tak payah cerita kot. Contohnya anda dapat email daripada saya kan? Anda masuk join webinar ni pun dapat email daripada saya kan? So email marketing adalah satu kaedah yang ramai orang tak buat. Okay? Dan kalau anda perasan tadi, perasan tak? Bila saya buka beberapa laman web, so contohnya laman web yang ini. Okay? Anda perasan tak? Ada pop-up ni. Dia minta nama, minta alamat email. Kadang-kadang pop-up ni kan diminta juga WhatsApp number. Okay? Adalah untuk kita kumpul database. Dan ini juga penting untuk kita yang menjalankan perkhidmatan ataupun produk. I'm sure anda pernah dengar database tu penting kan? Kumpul database tu penting, betul tak? Tapi saya rasakan ramai antara kita tak kumpul database. Database prospek kita yang masuk ke laman web kita di internet. Sebab bila kita dapat database, kita boleh gunakan database ni kan untuk reach out, contact balik contact kita melalui email boleh, melalui WhatsApp pun boleh. Kalau anda tengok syarikat besar-besar, mereka kumpul database. Contoh tak kiralah kedai kopi premium, okay? Syarikat penerbangan, right? Hotel-hotel, betul tak? Kadang-kadang anda dapat email daripada mereka untuk bagi offer tambahan. Tapi kenapa pedagang kecil-kecilan tak kumpul database? Sebab tak tahu. Itu yang saya nak bagi tahu anda. Ini sangat-sangat penting. Okay? Just bayangkan, pelajar kami ni kan buat perniagaan takaful, sehari dia dapat 30 nama database. Sebulan dia dapat 900 nama database. Yalah kalau sehari 30 kan. Setahun boleh dapat lebih kurang 11,000 database. Bayangkan anda menjalankan perkhidmatan takaful, anda ada 11,000 nama, alamat email dan WhatsApp number prospek anda. Anda rasa boleh berjaya tak? Okay. So jadikan nanti saya nak tunjuk anda betapa pentingnya mempunyai database. Sebab bila ada database, okay, kat sini kan ada unlimited prospek. Dan sebab itulah pelajar kami ni, Wahidah ni kan, dia kata sampai tak cukup tangan dapat pelanggan. Antaranya dia kumpul database. Teknik ni anda boleh gunakan untuk produk boleh, untuk perkhidmatan pun boleh. Ini satu lagi contoh, ingat tak Numaware, macam mana mereka dapat generate jutaan sales mereka. Ini laman web dia. Pop-up ni keluar. Enjoy 15% discount, grab now. So kalau diklik, nanti kita kena tinggalkan nama, alamat email. So jadi database pun penting untuk perniagaan. Tak sempat saya nak sharekan dengan anda pada malam ini. Tapi inilah antara rahsia untuk anda dapatkan pelanggan yang berganda, pelanggan yang tanpa had. So bila anda kumpul database, anda dapat otomasikan perniagaan anda 80%, memudahkan kerja anda untuk dapatkan lebih ramai pelanggan dengan lebih pantas lagi tanpa keluar duit iklan. Sebab apa? Mereka dah ada dalam database anda. Modul ke-9, analisa. Okay, macam mana kita nak analyse kan laman web kita dan media sosial kita. Sebab apa kan? Kita nak tahu behavior prospek kita. Anda akan dapati kan, makin lama modul ni makin complicated kan, makin advance. Jangan risau, kita akan ajar pelan-pelan. Okay? Dan kenapa analisa ni penting? Kalau anda tengok kan syarikat-syarikat besar, big companies, big brands, mereka akan lakukan analisa perniagaan mereka. Apa yang menjadi, mereka akan ulang balik. Apa yang tak menjadi, mereka akan perbaiki. Bila anda buat konten anda viral, macam mana nak analisa? Kenapa benda tu viral? Bila anda buat konten anda sendu, kita boleh analyse kenapa konten tu sendu. So bila anda lakukan analisa, anda dapatkan data, anda boleh perbaiki perniagaan anda secara keseluruhan. Dia bukan jadi nasib. Bukannya, nasib lah orang beli ke tidak. Tapi bila anda analyse, anda boleh gunakan data ni untuk menaikkan lagi
jualan anda. Dan ini akan membantu kita growkan lagi perniagaan kita. Big companies, syarikat-syarikat besar menggunakan data untuk perbaiki perniagaan mereka. Okay, dan saya akan tunjuk anda cara bagaimana anda boleh gunakan data untuk naikkan lagi jualan perniagaan anda. So, analisa perniagaan internet adalah sangat penting untuk anda improvekan lagi perniagaan anda. Modul ke-10 antara modul kami yang baru. Sebab apa kan? For the past 2-3 tahun, saya telah menghasilkan lebih 300 video-video yang viral. Dan kalau anda follow saya dan anda tengok video-video saya mana ada kontroversi, betul tak? Tapi tetap viral. For the past few years, saya telah menghasilkan lebih 300 video-video yang lebih 1 juta views. Caranya, ada teknik dia, ada strategi dia. Okay? Tak perlu anda buat kontroversi, tak perlu anda buat bad marketing. Tetapi kan bila anda tahu teknik dan strategi bagaimana nak hasilkan video yang viral, video-video anda akan mendapat views yang lebih tinggi. Puluh ribu views, ratus ribu views, dan pelajar kami ada yang dapat juta views pun ada. Ingat tak tadi saya tunjukkan kepada anda bagaimana pelajar kami Muaz, okay, Muaz Mustafa, Dr. Taya menghasilkan banyak video-video yang views tinggi. Video-video dia berpuluh ribu views ada, beratus ribu views ada, yang juta pun ada juga. Sebab apa? Dia tahu teknik cara hasilkan video yang viral. Ada cara dia yang saya nak kongsikan dengan anda. Modul ke-11, copywriting. Tadi saya dah sebut sikit tentang copywriting. Kali ini saya nak sebut banyak sikit. Sebab apa kan? Dalam modul ni, saya akan tunjuk anda cara menulis iklan yang efektif. Cara menulis media sosial yang efektif. Cara menulis skrip video yang efektif. Sebab sekarang ni kita gunakan media sosial. Dan bila kita gunakan media sosial, banyaknya bermula dengan penulisan. Tak kiralah dekat Facebook ke, dekat TikTok ke, dekat Instagram ke, dekat laman web ke, dekat email ke, dalam skrip video anda, semuanya memerlukan penulisan. Nak buat iklan pun kena pandai penulisan. Penulisan yang boleh menarik prospek anda. And not just that, menarik prospek menjadi pembeli. Ini yang kita sebutkan tadi. Tapi kenapa orang tak beli? Sebab marketing kita tak ada copywriting yang boleh closekan pelanggan kita. So bila anda faham kaedah copywriting yang digunakan oleh top-top copywriter sedunia ni, anda pun boleh aplikasikannya untuk perniagaan anda. Supaya marketing anda boleh convert menjadi pembeli. Kan? So tak adalah penat kita buat marketing, orang tak beli kan? Kita buat marketing yang boleh convert dan caranya belajar copywriting. Copywriting adalah kaedah penulisan untuk convertkan prospek menjadi pelanggan. Okey, dan saya akan tunjukkan anda formulanya. Boleh tak macam tu? Dan modul yang ke-12 kan? Yang ni kenapa blur pula tu? Ada rahsia dia, ada bonus dia dekat sini. Modul ke-12 perniagaan next level. Sat lagi saya akan sharekan dengan anda. Modul tambahan, kira macam modul surprise lah juga kan ni. Tapi bila saya ceritakan nanti, dah tak surprise dah. So modul 12, saat lagi saya akan sharekan dengan anda, apa tu perniagaan next level ni. Okay. So jadi kan ada satu lagi yang kita akan tambah juga tahun ini kan adalah AI, Artificial Intelligence. Now AI ni kan, sejak kebelakangan ni kan, dia jadi boom, betul tak? Sejak kebelakangan ni kan, ramai orang cakap tentang AI. Bagaimana AI boleh membantu marketing kita. So dalam modul-modul yang saya berikan kepada anda tadi, kita akan selitkan AI di dalamnya. So modul Facebook, kalau boleh guna AI, saya akan tunjukkan caranya. Modul laman web, bila boleh gunakan AI, saya akan gunakan AI untuk membantu anda. Modul video, kalau boleh gunakan AI, itu juga saya akan ajar anda nanti. So jadikan modul-modul semuanya kan adalah up to date menggunakan teknologi AI. Di mana ia akan permudahkan anda lagi untuk hasilkan konten. Kalau sebelum-sebelum ni penat-penat kita nak buat konten, but nowadays dengan hanya gunakan AI, saya akan tunjuk anda langkah mudah bagaimana nak mulakan perniagaan anda, nak growkan perniagaan anda menggunakan AI ataupun Artificial Intelligence. Juga akan diselitkan dalam program kita, program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial. So jadikan program kita, modul kita semuanya kan updated untuk anda hadapi, memulakan dan growkan lagi perniagaan anda online di internet dari rumah sahaja. So jadi complete, inilah kesemua modul kita yang complete untuk anda. Tu yang saya katakan mungkin tak ada kot program yang lain yang sekomplit ini yang cover everything dalam perniagaan online. Setiap satu modul ni saya akan sampaikan kepada anda secara live ataupun melalui tutorial dan bantuan dan bimbingan secara one-on-one bersama tim kami, pelatih-pelatih bertauliah kami. Okay, so complete everything dalam satu program.
Dan at the end of program kita ni, anda akan juga diberi sijil penghargaan oleh kerana penghargaan kami atas usaha anda. Tapi yang lebih penting lagi, kita nak tengok progres perniagaan anda daripada zero, grow menjadi hero. Walaupun daripada rumah. Kita start small dan grow big bersama Open Education.